Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap kita setupkan 11.30, 12.30. Okay. Okay, sekejap InsyaAllah malam ni kita bicara samalah. Kita bicara berkait dengan gangguan dan pengubatannya, dan saya akan cerita banyak berkenaan dengan penggunaan produk ekstrak syifa yang mana ada dalam beg kuning ni. Ada minyak bidara, ada mandian bidara, dan ada jus kurbi, ada aman spray. Cuma sebelum saya tengah set up sekejap. Aman spray. Sebab dalam live ni macam biasalah, kita akan bagi harga sale ataupun harga diskaun berbanding dengan sebelum live ataupun luar daripada live. Okay, sekejap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Selamat malam pada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Sebelum daripada kita teruskan perkongsian ataupun lebih detail berkait dengan gangguan ini, kalau ada pertanyaan, kalau ada persoalan berkait dengan gangguan rasukan dan pengubatannya, adakah sama ada hal-hal itu berkait dengan saka, santau dan seumpamanya, atau nak tahu tanda-tanda gangguan jin dan seumpamanya. Sekejap, saya punya suara clear ke tak? Saya nak kena saya nak settingkan sekejap. Saya nak mirror. Okey. Ini tak. Okey, saya rasa clear, insya-Allah. Dia punya visual dan juga video. Jadi sebelum daripada kita bincang berkait dengan lebih detail tentang masalah gangguan ini, sama ada tanda-tanda, kesan dan bagaimana kita membezakan di antara sihir dan sihir. So apa yang ada kat depan ni saya reviewkan dahulu sebab kita letak beg kuning macam biasa. Yang ada kat depan ni, yang pertama adalah jus kurbi. So jus kurbi ni kita guna untuk sebagai minuman. Dan yang sini ada pula aman spray, yang ni kita buat sebagai mandian. Maka dua ini adalah dua bahan utama yang digunakan dalam pengubatan. Asas dalam pengubatan ini kita mandi dan juga kita minum. Siapa saja yang ada sakit gangguan, sama ada sihir, saka dan seumpamanya, maka kita mandi dan juga minum air ruqyah. Dan itulah kalau kita berubat di mana-mana pusat rawatan ataupun kita pergi rumah tok alim, rumah tok guru dan sebagainya, bila kita minta untuk dibuat penawar, bila kita cerita bahawa kita ni ada gangguan jin, ada sakit, ada buatan orang, ada santau dan seumpamanya, maka tidak lari daripada kaedah akan diberikan oleh tuan guru atau muallis atau perawat itu air dan untuk dibawa balik, kemudian mandi dan juga minum. Tujuan kita mandi adalah nak mengikat ataupun nak menyakitkan jin yang ada dalam tubuh dan mendinding diri keseluruhan tubuh kita itu supaya jin hak luar daripada tubuh dia tidak ganggu kita, dia tak kacau kita. Dan apabila kita meruqyahkan diri, maka jin yang menjadi kawan-kawan kepada jin yang ada dalam tubuh tu, dia tak boleh support member dia. Dia tak boleh support member dia supaya bertahan duduk dalam tubuh kita, maka memudahkan
alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam darah anak Adam sebagaimana darah yang mengalir. Syaitan itu berjalan dalam darah anak Adam sebagaimana jin itu berjalan bukan syaitan, jin itu berjalan dalam darah anak Adam sebagaimana darah yang mengalir. Jadi kalau darah ni dia punya cycle dia naik sana sini, dia boleh pergi atas bawah kiri kanan sebagaimana air yang mengalir dalam satu urat dalam satu tubuh badan kita, maka jin ni begitu juga. Kan itulah bila diubati, maka ada pegang kat belakang bahu, ada yang pegang dekat kepala, ada yang pegang bawah telinga, ada yang pegang bawah sendi, ada yang pegang, ada sentuh dekat belakang dan sebagainya. Kerana jin itu sifatnya dia boleh berpindah-pindah dalam satu tubuh. Dia pergi sana, dia pergi sini, dia pergi sana, dia pergi sini, dan kebanyakannya adalah dia berada di tempat sendi-sendi. Tempat pertama jin mengganggu tubuh badan manusia ni dia berada di dalam otak. Bila jin ganggu tubuh manusia, maka dia akan ganggu tempat mula-mula sekali, dia akan ganggu otak. Menjadikan kita serabut, menjadikan kita sakit kepala, menjadikan kita berat kepala. Tetapi kita kena membezakan juga di antara sakit kepala yang datang daripada anasir gangguan dengan sakit kepala yang datang daripada anasir darah tinggi, sakit kepala yang datang daripada anasir migrain, sakit kepala yang datang daripada penyakit-penyakit pening kepala, stres dan sebagainya. Cik NBR, salam, saya dah guna produk ni 2 kali dah muntah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan yang tidak ada lagi sakit selepasnya. Nanti cik mandi setakat ni macam mana? Beli satu set ke ataupun guna apa dia? Guna jus saja dengan mandian ke? Jadi mandi, minum, sapu minyak ni buat secara berterusan. Bila kita guna, saya tak pasti cik guna berapa minggu dah. Satu set, alhamdulillah, berapa minggu dah pakai. Bila kita guna, muntah tu suatu tanda yang baik, menunjukkan jin itu keluar daripada tubuh kita. Kita pergi pusat rawatan pun, datang pusat rawatan kita Darussalam Malaysia pun sama juga. Bila seseorang pesakit itu kita baca ruqyah lalu dia muntah, lazimnya tanda tu jin tu keluar daripada tubuh badan dah. Jin dah keluar daripada tubuh. Jadi kan itu saya selalu sebut bahawa bila mana tuan-tuan guna set rawatan Ikhtiar Syifa ini, mandi dan minum ini, maka tuan-tuan guna sampai kita sendawa berulang-ulang sampai kita muntahkan dia. Okey, kita baru mula live ni, jumpa untuk tap-tap skrin dan share perkongsian. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang lain sama, insya-Allah ya. Baik. Kemudian bila macam cik dah guna cik NBR ni ke apa ringkasan ni? Bila dah guna ni, kalau kita ada orang pasangan, kalau kita ada anak-anak dekat rumah, bagi mandi sekali. Dia sebaik-baiknya dalam keluarga ini, bila salah seorang terkena gangguan dan kita ikhtiarkan dengan perubatan, tak kita muntah, sendawa, nampak elok dah tu perubahan dia kita, alhamdulillah. Maka suruh anak-anak ni mandi dia. Kalau hak kecil kita mandi seminggu, insya-Allah. Hak tak ada gangguan tu dia tak ada lah, dia akan mandi, dia tak ada apa, dia tak ada rasa panas, dia rasa tak ada tajam, dia rasa tak ada mengantuk, dia rasa tak ada sakit dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang ada gangguan, akan ada sama ada dia rasa panas, tajam, gatal, mari mimpi, marah kepada dia dan sebagainya. Ataupun dia terus muntah secara berulang-ulang, dia terus sendawa secara berulang-ulang kali, ataupun muntah sebagaimana yang dikongsikan oleh Cik NBR ini, dah guna produk ni satu set. Jadi kalau kita beli dengan harga satu set tu beg nombor 1 lah. Beg nombor 1 ni lengkap, mandi, minum dan sapu. Bila kita berhabis RM150, mungkin tuan-tuan dapat 150, 140, 130. Kemudian kita pakai seminggu, 2-3 minggu, muntah. Alhamdulillah, itu kesan yang sangat-sangat baik. Kadang-kadang kita pergi berubat, jumpa ustaz, jumpa Tok Bomoh, tak cukup 150. Tak, kadang-kadang habis 200, kadang-kadang habis 300. Kena Tok Bomoh, kadang-kadang dia minta 500, 1000. Jadi kalau kita korbankan RM1 dengan harga 150 ni, insya-Allah kita tengok sendiri perubahan dan kesan dia. Tidaklah satu kesembuhan itu boleh dijanjikan oleh saya maupun mana-mana manusia, kerana kesembuhan itu adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi asbabnya daripada jalan yang benar, insya-Allah. Bagaimana produk ini kita ruqyah di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia selama 1 minggu lebih. Kalau best hot minggu ni kita ruqyah 2 minggu. Kita ruqyah 2 minggu, baru hampir 2 minggu lah baru-baru ni.
Jadi bila mana kita ni mandi dan minum, saya kembali kepada asas saya cerita tadi, bagi pesakit gangguan ini, maka asasnya kita nak berubat ataupun dalam jalan kita mengubati diri kita, atau kita nak kenal pasti diri kita ni ada gangguan ke tak ada gangguan, maka tuan-tuan mandi dan minum. Ambil beg hok saya pin hok nombor 2 ni. Tapi kalau kita tahu dah memang kita ni ada gangguan, kalau kita tahu dah memang kita ni berubat banyak kali dah, kita lama dah berubat tak sembuh-sembuh dah, tuan-tuan ambil set nombor 1 itu lebih baik. Macam perkongsian, macam share di komen daripada Cik NBR ni, saya dah guna 2 produk ni 2 kali dah muntah. Jadi mungkin wallahu alam Cik NBR guna berapa lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ada orang yang dia mandi 3 botol. 3 botol ni saya kira mungkin dia mandi lebih kurang 2 bulan lah. Sakit dia apa, dia ni pernah pakai susuk waktu muda. Jadi bila dia pakai mandi sebotol tu tak ada lagi, mandi 2 botol tu tak ada lagi, masuk dia mandi botol yang ketiga, jarum susuk yang duduk pada pipi dia keluar, nampak, dan dia tarik sendiri keluar. Susuk emas tu dia kecil je, besar-besar tu gitu je. Jadi kan itulah kesan kepada mereka hok sakit gangguan ini. Bila kita guna bahan ruqyah ini tidak sama. Kalau sakitnya ringan, maka insya-Allah kita mandi sekali, 2 kali ataupun sehari 2 hari itu baik, mudah-mudahan dengan izin Allah. Kalau sakit tu kuat, maka makin panjang. Kalau sakit dah 20 tahun, maka dari sudut hukum alamnya tak pernah sabah mandi 2 kali dia terus baik. Maka dia akan ambil masa, kerana jin yang ada tu boleh jadi banyak, boleh jadi kebal, boleh jadi degil, boleh jadi bisa, boleh jadi kuat dan seumpamanya. Ustaz, sabun dan gel mana lebih baik diamalkan bagi yang terkena sihir? Saya sangat galakkan ambil gel dulu. Beg nombor 2 tu ambil jus kurbi dan juga gel dulu. Kemudian bila kita guna 2-3 minggu, dah boleh bila kita guna dah, nanti bila nak repeat order, kita nampak dah kesan, nak cuba untuk sabun pun boleh. Sebenarnya daun yang sama kita ruqyah di pusat rawatan, air yang sama kita ruqyah di pusat rawatan. Bezanya sabun bidara tu dibuat dalam bentuk buku, yang ni dibuat dalam bentuk gel soap base. Dan beza yang kedua adalah sabun bidara dia ada bidara semata-mata, dan gel mandian ni pula dia ada limau nipis dan limau purut. Maka kesemua bahan ini menyakitkan jin. Kalau datang di Darussalam, kali pertama pesakit kita bagi air mandi dengan limau nipis. Kali bulan 2-3 kali nampak tak degih, ataupun tak berubah jin ni, kita bagi dengan limau purut. Kali yang kemudian, tahap yang ketiga, kita bagi dengan daun bidara. Kalau di Darussalam pula, di Darussifat dia berbeza, dia bagi dengan daun bidara dulu. Puan Syamsiah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bila jin ni guna, dia sakit belaka. Cuma sakit ini dia tak sama. Sakit guna daun bidara saja dengan sakit guna daun bidara dan limau nipis, dia tak sama. Sebab itulah bagi pesakit gangguan, kita rekomen ambil gel mandian. Sebab dia dah kombinasikan ke dalam kedua-dua. Sakit dia tetap lain. Sakit ditikam itu lain. Sakit ditendang itu lain. Sakit terkepit, itu lain. Maka sakit juga, tetapi rasa tu berbeza. Nampak? Macam orang contohnya yang mengamalkan ilmu batin ataupun ilmu tetak takluk. Orang yang amal ilmu tetak takluk, kalau kita tetak dia, tak luka dia. Tuan-tuan letak pisau ke, letak ke pedang ke, letak ke gaji ke, jangan tetak. Jangan pukul. Letak mata pisau, tarik. Dia sakit. Jadi nak kata ada orang-orang, ada pengamal tertentu ni, maknanya kalau hok jenis ilmu tetak takluk, maka kita tarik dia. InsyaAllah lebih 2 minggu dah saya pergi buat bekam. Alhamdulillah. Makin abang 2 minggu muntah. Jadi sebab itulah tuan-tuan ada gangguan, mudah-mudahan Allah permudahkan. Macam cik ni, mana pakai 2 minggu dah muntah, 2 kali muntah dah. Jadi kalau kita pakai berterusan, jin ni jangan tinggal. Sebab dia ni macam kita. Macam kita manusia ni. Bila mana kita ni hari-hari kena tumbuk, kena kurung dalam penjara, kena dia anaya lah orang kata, tak dipukul orang dan sebagainya hari demi hari, maka kita akan letih, kita akan lemah, maka tak boleh gerak dah, kita tak boleh bangun dah. Kemudian kita dibebaskan. Bila dibebaskan, tentulah kita akan sihat, kita kembali gemuk, kita kembali bertenaga. Jadi kerana itulah dalam kita mengubati jin ini, tuan-tuan pakai macam Cik NBR pakai ini, dah muntah 2 kali. Bila dah muntah, pakai lagi sampai muntah, sampai tak ada dah muntah.
Dan sampai kita pakai tu tak ada dah rasa. Tak ada rasa panas, tak ada rasa. Tapi ingat, dalam kes kita pakai sampai tak ada rasa tadi, bagi kita yang baru guna, jangan kita bersenang hati. Sebab jin ni dia pandai menipu daya, dia buatkan rasa seperti dia tak sakit. Maka kita pakailah air ruqyah macam mana, ustaz mana sekali pun pakai, tak ada rasa apa-apa berubah. Sebab dia dah tahu dah, orang ni tak lama ni. Aku buat tak jauh je. Dia tahan sakit. Macam budak degil. Kita cobek dia. Dah, anak-anak kita banyak jenis. Ada hok cobek sikit je, nangis terus. Nangis, selok-selok nangis. Ada orang, terima kasih user yang buat order. Mudah-mudahan Allah permudahkan kesembuhan. Allahumma rabban nas idhabal ba's wishfi anta syafi la shifaa illa shifa'ak shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Saya doakan kesembuhan yang tidak ada lagi sakit selepasnya kepada puan insya-Allah. Nanti beg nombor 2 tu jus mandi dan jus minum, mandian mandi. Kalau tak clear nanti saya huraikan sekejap lagi cara guna. Cuma saya nak cerita tadi, jin ini bila kita sakitkan dia, maka kita sakitkan dia berterusan sampai dia keluar, dia tak masuk dari tubuh kita. Jadi ada jin yang jenis bijak, dia pandai memanipulasikan emosi kita. Maka macam anak kita, ada jenis kita cobek sikit je menangis, teresok-resok sakit. Walah dia anak sulung abang, macam anak saya abang. Kalau saya marah, saya cobek sikit menangis. Anak hot nombor 3 tu pula, cobeklah macam mana pun, cobeklah kuat macam mana pun, dia buat tak tahu je. Bukan dia tak sakit, tapi keras hatinya sikit. Tahan dia, cekal dia. Jadi jin ni begitu juga. Ada yang bijak memanipulasi. Sama juga bila dia datang pusat rawatan. Kita baca ruqyah, baca setengah jam. Sakit tak sakit? Sakit tak sakit? Tapi kita tahu orang sakit ni macam mana keadaan dia. Kita baca dia teruyuh hayang, kita baca dia jeling mata dan sebagainya. Ni tak kena ni. Dia sakit tapi dia tidak menunjukkan reaksi sampai dia menjerit, sampai dia sendawa, sampai dia muntah sebab dia nak tipu daya kita. Maka kita baca panjang lagi sampai last kali dia teriak dia mengamuk lah, dia marah kerana tak tahan dah. Duduk tahan tak tahan dah. Jadi begitu juga tuan-tuan, bila kita menggunakan bahan ruqyah ini, kerana itulah dalam mana-mana pun kita sarankan 7 hari berterusan jangan tinggal. Kerana lazimnya dalam 7 hari ini jin ni dia tak tahan dah. Terima kasih yang buat pembelian Tuan Rizal. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dalam tempoh 7 hari ni, kenapa 7 hari? Kerana cycle hari itu cukup dalam seminggu. Cycle harian itu seminggu 7 hari. Kalau seminggu 10 hari. Kerana gini, orang yang beramal ni, contohnya orang beramal ilmu bela diri, maka ada dipakainya benang-benang pada satu tubuh, pada pinggang. Hari Ahad dipakai kala ini, hari Selasa dipakai kala ini, hari Rabu dipakai kala ini. Orang-orang yang duduk dalam perbumahan, ilmu-ilmu sihir ini, dia ada pantang-pantang. Sebab itu yang bela toyol, pantangnya lain. Yang bela orang minyak, pantangnya lain. Yang bela susuk, pantangnya lain. Yang bela pelesit, pantangnya lain. Maka pantang-pantang ini ada kala berkait dengan hari-hari. Kerana itu, bila kita mandi, maka mandilah 7 hari. InsyaAllah dalam 1 minggu itu, akan ada kesan dan tidak balas dia. Kalau orang tu ada jin dalam tubuh. Puan berdebar-debar satu tanda juga. Ya, bila mana kita ni kerap berdebar-debar dengan sendiri, ataupun lagi-lagi bila mendengar azan, ataupun lagi-lagi bila mendengar orang membaca Al-Quran, ataupun lagi-lagi kita mendengar perkongsian seperti saya kongsikan hal gangguan ini, maka dia rasa tak senang hati, dia rasa berdebar-debar, dia rasa tak sedap hati. Kenapa dia rasa tak sedap hati berdebar-debar tu tadi? Sebenarnya yang berdebar-debar tu bukan kita. Kita seronok je nak ambil ilmu. Kita seronok je nak dengar Al-Quran. Kita seronok je nak dengar amalan. Tetapi jin yang ada dalam tubuh ni dia tak tenang duduk. Dia tak senang duduk. Maka berdebar-debar lah dia. Sepertinya pencuri duduk dalam rumah, tiba-tiba bunyi siren polis kat luar rumah tu, tak senang duduk dah lah dia. Takut-takut kena tangkap. Maka begitulah jin yang ada dalam tubuh. Bila tuan-tuan mungkin nak beli produk, tuan-tuan rasa tak senang. Tuan-tuan dengar orang baca ruqyah, tuan-tuan tak senang. Tuan-tuan dengar orang baca Al-Quran pun tuan-tuan tak senang dan sebagainya. Jadi kita lawan. Kita lawan kerana kita dah ada ilmu dah, kita ada faham dah.
Kerana itulah penting bagi seorang pesakit gangguan atau orang yang Allah uji dengan gangguan, tuan-tuan ada sedikit sebanyak ilmu supaya bertambah keyakinan, maka semakin lemahnya jin yang mengganggu dalam tubuh kita itu. Sebab itulah kita kata sempadan ataupun di antara kayu, orang kata macam mana, maknanya kesembuhan kita itu sangat-sangat bergantung kepada keyakinan, kepada keilmuan, kepada kecekalan kita. Jadi kalau kita tak ada ilmu tentang jin, kalau kita tak belajar tentang jin, asas-asas dia bukan belajar berubat, ya, maka kita ni sering kali ditipu daya oleh dia. Kita ni sering kali menjadi rasa putus asa, tak semangat, tak nak dah ustaz, berubat puas dah ustaz, tak jadi juga dan sebagainya. Jangan. Bagus gel mandi tu ustaz, saya dah guna 7 hari, badan saya kurang gatal-gatal, saya dah alhamdulillah. Puan Syamsiah, terima kasih. Kalau puan dah guna dah guna gel 7 hari, kalau yang lain tak pernah order, waktu saya live ni boleh order. Boleh ambil mandian dia untuk diri ni, tuan-tuan ambil jus mandian minyak cukup. Jus mandian minyak ni cukup, lengkap dah. Kalau dalam rumah tu ada gangguan berkait dengan rumah, anak kata dia pernah nampak kelibat, suami kata dia pernah dengar bisikan, atau kita sendiri terdengar bisik-bisikan, nampak kelibat yang berlalu, nampak binatang yang pelik-pelik. Semalam ada seorang hamba Allah, dia kata, ustaz, saya pelik juga. Banyak hari dah dia kata ada satu ekor lalat besar, dia cakap, bukan macam lalat biasa, langau lah tu orang Kelantan panggil. Dia duduk dalam rumah. Saya pukul pun dia tak lari. Dia lari, dia datang balik. Dia lari, dia datang balik. Dia kata jin, kata ustaz. Maka saya tanya, puan pernah sakit? Dia kata, sebelum ni pernah disihir, tapi dia rasa dah baik. Cuma dia rasa tak sedap hati sangat-sangat. Maka saya kata, puan ambil amal spray ni pagarlah. Kalau kita nak bezakan di antara lalat yang menjadi lalat orang kata sebagai mata-mata, bolehlah istilah tu, banyak istilah-istilah moden dibuat orang ni, tapi yang kita faham jin yang menyamar dalam bentuk rupa parah yang lain. Maka kalau kita kata lalat biasa, dia tak jarang datang seekor. Dia dengan member-member dia 4-5 ekor, 7-8 ekor. Yang kedua, kalau dia datanglah kerana ada makanan, kerana ada ikan kering, kerana ada bekas sampah, tong sampah busuk dan sebagainya. Yang ketiga, dia pergi tu tempat yang dia cari makan. Dia pergi dekat tong sampah, pergi dekat sink, pergi dekat lauk ayam, pergi dekat bawah atas meja makan, paling-paling tidak pun. Nah, tapi biasa dia pergi dekat tong sampah lah. Dia tak ikut orang. Busuk orang tak sama dengan busuk bekas makanan ayam, bekas makanan isi ayam yang kita potong dan sebagainya, tak sama. Jarang lalat ikut orang ni. Melainkan hak terserempak betul-betul kita lalu tepi tong sampah je. Tapi dalam rumah jarang pada realitinya. Tetapi bagaimana kita membedakan ia? Maka si lalat ini dia akan ikut orang. Dia ikut kita duduk bilik, dia mari bilik kita, pergi ruang tamu, dia pergi ruang tamu. Kemudian dia datang dan pergi. Kerana penyamaran jin ini dia tidak boleh berlaku secara berterusan. Tak ada Pontianak orang boleh rakam gambar dia 24 jam. Tak boleh. Kerana ketika mana jin menyamar dalam sesuatu bentuk ataupun sesuatu keadaan, maka dia menggunakan tenaga dia. Dia menggunakan tenaga dia. Maka dia letih, dia penat. Macam kita naik tangga, macam kita angkat barang banyak. Penatlah, habis tenaga dia guna. Kerana itu jin itu dia boleh menyamar dalam waktu seseketika saja. Kita tengok orang buat paronama dan sebagainya, ada dia boleh snap jin. 4 jam dia buat live nampak jin. Tak ada. Kalau orang nampak pakai baju pocong dan sebagainya, itu bukan jin, tu orang yang menyamar. Baik, ke mana kita pergi jauh dah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada gangguan di rumah seperti itu tadi, baru ambil amal spray. Kalau tak ada, tuan-tuan guna untuk diri, ambil beg nombor 1 adalah set rawatan lengkap, mandi, minum dan juga sapu cukup. Mandi ni saya ulang okey, ni yang tuan yang buat pembelian Cik NBR, Puan Rizal. Jus minum awal pagi. Sebaik-baik waktu. Boleh ke petang? Boleh. Malam boleh ke? Waktu lain? Boleh. Tak ada patah larang. Tetapi sebaik-baik waktu, kerana disebut Nabi, man tasabbaha bi sab'i samaratin ajwah lam yadurruhu dhalikal yawm sihrun wala sumun. Barang siapa hok pagi-pagi ambil 7 biji kurma ajwah, maka tidak dimudaratkan dia oleh sihir dan juga racun. Maka ambil seboleh-bolehnya pada waktu pagi. Sebelum kita jamuh nasi lemak, sebelum kita jamuh roti canai, sebelum kita ambil sarapan pagi itu, makan dulu. Simpan dalam peti, sebab kalau tak simpan dalam peti dia rosak kita dah buka, lagi kena simpan dalam peti. Lepas tu goncang-goncang dia, ambil 1 sudu besar minum, kemudian ambil air segelas minum.
Apa tujuan kita minum kemudian kita ambil air segelas minum mengalir seluruh tubuh tadi tu? Kerana nak suruh dia mengalir dalam darah-darah anak Adam, dalam darah kita, meneutralkan kalau ada kesan-kesan sihir yang pernah kita termakan ataupun simbolik bahan sihir yang pernah kita termakan minum, ataupun jin yang sedang menempat dalam darah-darah anak Adam, sebagaimana Nabi sebut jin itu mengalir dalam darah anak Adam. Inna syaitana yajri min ibni Adam majra dam, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam darah anak Adam sebagaimana darah yang mengalir. Maka kita alirkan pula dengan air yang dibacakan dengan ayat ruqyah. Di dalam ni ada kurma ajwah, ada buah tin dan juga ada daun bidara yang kita proses ke semua bahan, termasuk airnya di pusat rawatan diruqyahkan oleh kumpulan perawat yang ramai secara bergilir-gilir dalam tempoh tidak kurang daripada 7 hari, kadang-kadang mencecah sampai hampir 2 minggu. Oleh perawat yang ramai secara bergilir-gilir, maka insya-Allah orang yang minum dia akan rasa kesan dan perubahan dia insya-Allah. Kalau ada gangguan, kalau tak ada gangguan, insya-Allah memberikan kesihatan dalam tubuh badan kita, menambah baik, kerana buah tin ni pun baik, buah kurma ajwah pun baik, daun bidara pun baik. Faralicious, macam kenal dia, parah ya. Okey, baik, nanti saya respon. Ustaz nak tanya, jadi jus kurbi tu minum, kemudian aman spray pula dah, mandian bidara kita mandi. Mandi ni buat pada waktu petang, lepas asar sebelum maghrib. Lepas asar sebelum maghrib, boleh ke waktu lain? Boleh, tak jadi masalah. Tetapi waktu yang terbaik adalah selepas asar sebelum maghrib. Mandi air biasa dulu. Kemudian bila penghujung mandi tu tadi, baru kita ambil sabun ni, kita pun gosok pada sapak tangan, pada sepan, lepas tu sapu seluruh tubuh. Ataupun kita guna sup sabun bidara buku ni, kita gosok pada seluruh tubuh. Gosok biar lama, biar bau bidara tu, dia tak wangi sangat sebab dia wangi, tapi bukan macam sabun yang ditambahkan fragrant. Fragrant tu kan bahan-bahan ni kan. Jadi kita tak banyak menambahkan parti-parti yang buatan ini, maka memang dia boleh jadi wangi kerana kita nak mengekalkan sifat keaslian dia. Kita tak tambah pewangi. Jadi kalau kita letak dia panggil fragrant oil, dah pewangi, maka dia boleh jadi wangi. Tapi jin ini wangi itu dia tak suka dah. Ruqyah itu menyakit dan memberikan dia. Maka tuan-tuan ambil gosok pada seluruh tubuh lama, kemudian bila air sikit-sikit habis hok melekit dia tu cukup lah. Jangan sampai mandi, sambung mandi sekali lagi. Salam Ustaz, mandi waktu subuh boleh tak? Boleh, tak jadi patah larang, tak ada salah. Cuma waktu hok wajib ataupun hok disarankan, prioriti utama adalah selepas asar sebelum maghrib. Pergilah pusat rawatan mana-mana pun sama je kaedah dia. Kerana dari setiap kaedah-kaedah dalam perubatan Islam ini ada huraian, ada kaedah tajribah, pengalaman daripada perubatan. Kenapa jin itu kita suruh mandi pada waktu petang ataupun jin itu pula manusia kita pesakit kita suruh mandi pada waktu petang atau waktu senja? Kerana pada waktu beginilah jin itu bertambah kekuatan dia. Jin itu orang kata bertaburan keadaan dia. Kerana Nabi SAW sebut, idza kana junahal lail aw amsaitum, apabila datang pada waktu senja atau pada waktu petang, Nabi kata tahan anak-anak kamu keluar daripada rumah dan tutup bekas-bekas makanan kamu, fa inna syaitana tantashiru hina idzin, kerana syaitan bertebaran pada ketika itu. Maka kita turun rumah pada waktu pagi berterabur, maknanya kita pagi ni meriah lah, ramai orang keluar rumah, jam jalan. Sebab apa? Nak pergi kerja. Petang kita balik tidur. Jin ni pula petang dia bekerja, terabur, jam tengah jalan bagi dia. Kita tak jam dah lah, lina-lina dah lah, dah petang dah, jam juga jam orang balik kerja. Jadi selisih. Kita balik kerja, dia turun kerja. Malam kita tidur, dia kerjakan kita. Sebab itu tanda gangguan ataupun rasukan itu sepertinya dia banyak datang pada waktu malam. Dan kalau kita tengok amalan bagi seorang bomoh, dia jarang dia buat baca dia punya mentera, jambi mentera, dia buat kerja petang-petang. Kebanyakan amalan pertamaan, perbomohan dan seumpamanya dia buat pada waktu malam hari. Kerana apa? Kerana dia ikut waktu jin. Kerana dia ikut waktu jin. Jadi kita mandi petang. Jadi kalau nak mandi pagi boleh, nak mandi pagi, lepas tu nak mandi petang, nak mandi tengah hari, 3 kali sehari boleh, tak ada masalah lagi digalakkan ya. Kemudian asas dalam kita mandi ni juga sebaik-baik dia kering sendiri, tapi oleh kerana bentuk mandian ini adalah dalam bentuk sabun, cecair ataupun buku, maka dia melekit. Bilahlah
Tak ada masalah. Kemudiannya bila kita guna minyak bidara. Minyak bidara ni kalau tuan-tuan ada sakit, sama ada sakit stroke, sakit saraf, sakit kulit, sakit dalam tubuh, sakit-sakit yang berbentuk Allahumma salli ala Muhammad, berbentuk macam ada waktu tertentu tak boleh nak angkat, tak boleh nak bergerak dan seumpamanya, maka tuan-tuan ambil lah. Kalau ada ayah tiba-tiba lengur sangat tangan, tak tahulah tiba-tiba balik daripada kebun 2 minggu lepas tak boleh akak bahu sebelah. Penyakit-penyakit hok mari pelik begitu, maka tuan-tuan ambil lah minyak bidara ni sapu. Nak beramal bagi siapa yang ada sakit tulang, sakit urat dan sebagainya, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Okay, Ustaz, macam mana minum keluar habis merah-merah di badan? Maka itulah yang disebut sebagai tindak balas dari gangguan. Kalau saya nak ceritakan pengalaman, ada orang minum, mandi, kemudian dia berak keluar darah bersama najis. Ada yang muntah, keluar darah-darah halus. Ada di Melaka seorang kakak, dia mandi seminggu, keluar darah di sisi bulu roma dia. Maka saya tanya pengalaman dia, sejarah dia kata, Ustaz, saya ni kena santau berbelas tahun lama. Jadi, keluar darah ikut bulu roma. Saya tengok gambar masa tu pun, Allah, lebih kuatnya ujian. Jadi saya tanya dia kata, saya ni kena santau Ustaz dah belah-belah tahun. Jadi, sebab itulah kita gunakan. Sebab itu Nabi sebut ni, kalau kita tengok dalam hadis, man tasabbaha bi sab'i samaratin ajwah lam yadurruhu dzalikal yawm sihrun wala summun. Tidak memudaratkan dia sihir ataupun racun. Termasuk santau tu termasuk racun. Santau tu racun. Tak mudaratkan hari tu. Sebab itu bila kita minum, insya-Allah impact dia kuat. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan ni pernah terkena dalam jenis santau, minum. Tahanlah. Walaupun keluar, nanti dia akan keluar benda lain pula. Dia akan keluar benda lain pula. Ataupun mungkin dia akan terus muntah baik. Saya kena terus minum terus. Tuan-tuan jangan takut kerana mengubati sihir ini kita kena lawan, dan apa yang dihadirkan itu bukanlah zahir. Bukan darah kita betul keluar. Bukanlah kita kata kulit usuh kita keluar. Dia tak jadi macam tu. Tapi yang datang itu adalah halusinasi ataupun daripada bawaan jin, tujuannya nak menakut-nakutkan kita. Ada orang yang bersifat bomoh, dia berubat, tunjuk dalam TV, keluar tengkorak, tu keluar paku. Padahal waktu orang tu sihat, jin tu datang, tak ada pula paku main masuk dalam tubuh. Maka datang kerana nak mengujudkan, datang nak mengagumkan supaya orang tengok, hebat tu bomoh ni. Boleh keluar tengkorak bila dia berubat. Hebat tu bomoh ni. Boleh keluar paku bila dia berubat. Hebat tu bomoh ni. Boleh keluar pasir sekilo bila dia berubat. Itu adalah tipu daya, perbuatan bomoh. Maka begitu juga jin. Kerana jin itu pun bomoh juga. Tuan-tuan, jin yang masuk dalam tubuh orang ini termasuk di antara jin-jin bomoh. Jin-jin bomoh. Okey, tukang sihir, dia jumpa bomoh. Bomoh tu bomoh lah yang belajar ilmu-ilmu yang salah untuk menyakitkan orang. Dia bekerjasama dengan siapa? Dengan jin. Bukan semua jin dia boleh bekerjasama. Jin hok tok bomoh juga. Maka tok bomoh di kalangan manusia bertemu dengan tok bomoh di kalangan jin. Itu yang Allah sebutkan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fadaduhum rahaqa. Ada lelaki di kalangan manusia bertemu dengan lelaki di kalangan jin yang menambahkan dosa dan kekufuran mereka, kesombongan mereka. Maka jin hok bekerjasama dengan tok bomoh tu adalah jin yang ada ilmu perbomohan. Sebab itu dia boleh buat pelik-pelik. Memang jin dia boleh buat pelik-pelik dah. Dia boleh pelbagaikan rupa, tu je pelik dia. Tetapi dia boleh mendatangkan suatu sihir, keadaan yang pelik pada seseorang, kerana dia pun bomoh juga di kalangan bangsa jin. Kata Nabi bila ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-ghailan? Hum saharatum minal jin. Itu adalah daripada tukang sihir di kalangan bangsa jin. Baik. Jadi terus minum. Kalau nak beli minyak saja atau spray boleh, tak ada masalah. Spray bag nombor berapa? Dalam live ni tuan-tuan, saya dah bagi harga. Saya dah kredit dah harga flash sale tadi ataupun harga voucher. Dan kalau habis live ni, dia datang dengan harga general lah, harga biasa. Jadi waktu live ni ambil lah, insya-Allah banyak manfaat dan banyak kelebihan. Tuan-tuan boleh tengok komen kita, ada pengguna-pengguna. Dan kita Ikhtiar Syifa ni dah 11 tahun di pasaran. Pernah duduk dalam TV Hijrah masuk, dalam akhbar masuk lama. Zaman TikTok tak ada. Ni zaman TikTok ni, orang pakat masuk TikTok belaka. Kita bercubalah belajar-belajar masuk dalam TikTok. Saya pun baru seminggu, hampir 2 minggu dekut, dan 10 hari ni Alhamdulillah kerap dah saya buat live. Walaupun tidak hari-hari pun. Malam tadi tak dapat, malam esok 50-50, tapi insya-Allah lah, ya. Kemudian okey,
So jus, minyak, sabun. Asasnya kalau sakit gangguan ambil 3 ni kalau boleh. Beg nombor 1. Kalau tidak nak cuba dulu, nak rasa dulu, tuan-tuan ambil nombor 2. 1 mandi dan nombor 3. Tak nak lah ustaz, bajet tak ada lagi apa semua. Tak apa, mandi dulu pun tak apa, minum dulu pun tak apa. Yang penting bila kita cuba satu dulu, kita rasa kesan dan perubahan dia, maka boleh pula top up yang lain bila-bila masa, tak jadi masalah. Cuma kalau nak cepat dan senang, tak lebih kuat kesan dia, maka tuan-tuan ambil 2 dalam 1, mandi dan juga minum. Assalamualaikum ustaz, kenapa suami dan anak sulung macam tak senang dengan bau spray bila kat rumah, tapi mereka tak tahu saya spray. Biasanya orang yang tak senang bila kita kita spraykan air ruqyah. Tuan-tuan, kita spray rumah ni bau wangi tak? Biasa orang guna amal spray ni tak ada lagi hok kata tak wangi, melainkan orang hok sakit gangguan. Melainkan orang sakit gangguan maka Puan Syimah cuba suruh anak mandi dengan sabun bidara, cuba suruh suami mandi dengan sabun bidara. Kalau dia mandi dia kata panas sabun ni, atau dia mandi dia sendawa tak berhenti, itu tanda ada sesuatu yang tidak elok mendampingi dia. Ataupun ada kala ketika jin ini kalau jin yang duduk dalam rumah, maka dia membuatkan perasaan tu tak senang, tapi orang tu tak sakit, maka pagarlah rumah tu. Jadi teruskan pagarlah rumah tu, kerana jin itu yang membuatkan perasaan itu tidak senang ataupun tidak tenang. Clear? Yeah? Jadi kalau boleh suruhlah, ataupun tidak bagi jus, bagi minum jus kurbi ni buat suplemen. Ataupun kalau suami ambil minyak bidara, dia nak tidur malam, sapu dengan minyak ni, mari bang nak urut kepala, mari bang nak urut kaki, urut betis, urut pinggang, sapu di kepala. Bila kita sapu belakang kepala dia sendawa tak berhenti, itu boleh jadi kerana ada pendampingan ataupun gangguan jin yang duduk pada tubuh badan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ikhtiarlah, mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenarannya. Kerana sihir ini kalau kita sakit, jangan kita biar lama. Okey, soalan daripada Farah tadi. Salam Ustaz, dia kata malam tadi kebetulan ada lalat suka masuk dalam bilik. Dah bunuh ada lagi. Allah Ta'ala a'lam. Bunuh tu ada lagi tu lalat sama ke lalat yang lain? Itu satu hal, lalat sama ke lalat yang lain. Cumanya kalau lalat gangguan jin ni dia tak datang satu malam. Dia datang malam ni, malam esok lusa dia ada lagi. 2-3 malam dia ada lagi. Tapi kalau kita terus nak ambil langkah berhati-hati, dia keluar ni, so saya explain pasal ni. Bila ada beg kuning tu dia tak boleh dah dia cerita pasal ilmiah saja, dia kena cerita pasal produk. Kejap lagi saya ulang Okey, baik. Jadi, maka kalau nak berhati-hati, Farah boleh ambil amal spray, pagar je rumah. Ambil amal spray tu, pagar rumah dulu. Maka tak ada lah lalat tu. Biasanya kalau rumah ada tanda gangguan atau datang jin-jin yang berbentuk penyamaran ni, tuan-tuan amal spray 3 hari hilanglah dia, insya-Allah. Dalam 2-3 ekor, tapi pelik waktu malam. Tak pelik kalau lalat ni waktu malam walaupun jarang-jarang. Cuma biasa lalat gangguan ni dia tak datang banyak. Dia datang seekor. Kalau nak kata 2 ekor pun jarang. Biasanya dia datang seekor dalam tubuh badan dia, atau lalat tu besar. Dia bukan macam lalat biasa, dia besar. Lepas tu dia ikut orang. Mungkin lalat hot sesak lah. Tapi kalau Farah nak cuba, ambil amal spray lah. Ambil amal spray, beg hot nombor 8 ke. Beg hot nombor 8, pagarlah rumah tu. Mana tahu kehidupan kita dengan keluarga, ada orang tak berkenan dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi sebelum dia melarat atau pergi lebih tak elok, maka kita pagar rumah. InsyaAllah kalau betul daripada anasir tu, maka tak ada dah dia. Jin ini bila dia nak mengganggu tubuh seseorang, ada tanda-tanda dan kita kenal pasti, maka tuan-tuan jangan biarkan dia. Kerana makin lama dia akan datang berulang kali, makin lama dia datang dengan corak yang berbeza, makin lama dia dah masuk dalam tubuh, makin lama dia sebati dalam tubuh, maka waktu tu nak berubat ambil masa yang panjang. Kerana itulah banyak orang yang tidak sedar. Kalau kita sedar gangguan itu, kita berubat insya-Allah cepat. Tapi bila mana gangguan ni dia datang, dia tak ada tanda-tanda macam penyakit fizikal. Jadi bila dia lama pada tubuh, maka kita nak berubat pun ambil masa. Penyakit begitu juga, kereta lepas rosok satu kita biar, rosok lagi kita biar lagi, rosok lagi kita biar. Bila dah teruk, orang kata overhaul lah, banyaklah kos dia, banyaklah modal dia. Malam tadi kebetulan mandi waktu subuh, mana soalan tadi? Kalau spray dalam bilik boleh tak? Boleh. Kita spray ni bermula daripada pintu rumah
lawan arah jam. Jalan ikut lawan arah jam, spray bahagian atas. Hok bahagian penjuru tu kita spray banyak. Hok bahagian wall tu sekadar lalu je. Kerana jin ini duduk di penjuru-penjuru rumah di bahagian atas. Ma min baitil muslimin illa wa fi sakfihim minal jinnal muslimin. Maka sapu-sapu spray dia, tak bilik, ruang tamu, dapur, tandah, bilik air stok, spray belaka. Pusing belah kiri sampai bertemu dengan ruang pintu rumah tu balik, pintu utama tu balik. Ini kena buat keliling rumah. Kalau kita tahu keliling rumah, takut dia lari bilik, ruang tamu duduk dalam bilik. Kita spray dalam bilik, dia lari duduk dapur. Sebab itulah kalau perawat pergi rumah pesakit, maka kita ambil lada hitam dan juga garam ataupun lada hitam dalam rumah tu, kita baling seluruh ruang dalam rumah, stor baju ke apa semua, kena spray belaka. Kadang-kadang tempat kita jarang masuk, itulah dia lagi senang untuk duduk bertapuk atau menyinggah dekat situ. Puan Syamsiah, Ustaz, lama dah saya duduk dengan suara tu dia nampak saya buat apa-apa je dalam rumah. Spray lah rumah. Puan pernah pakai amal spray tak? Spray rumah spray rumah. Bila kita mendengar bisikan sesuatu atau melihat kelibat sesuatu, amal baca surah Yasin. Jangan tak nampak tu amal sebelum tu amal. Sebab kalau kita berulang-ulang lah, diulang-ulang kita nampak dan dengar baca Yasin wal Quran sambil telinga kita ni tekuk dengan tangan ini dengan niat supaya Allah tutup daripada mendengar gangguan-gangguan jin itu. Suara jin tu boleh menyakitkan kita juga selain daripada mengganggu emosi kita. Jadi baca surah Yasin wal Quranul Hakim ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 9. Beramal insya-Allah. Dan spray lah. Suara tu mengganggu saya, nak bagi saya sakit. Puan dah spray tak rumah? Dah spray tak rumah? Spray rumah tapi main dalam bilik tu seko je Ustaz. Kebetulan Farah baru pindah rumah sebulan lebih. Okey. Rumah baru ni gunalah, pagarlah rumah. Biasanya kalau kita masuk rumah baru, kita panggil Ustaz, kita panggil perawat pagar rumah kita. Tak, sama ada dengan kaedah dibacakan Yasin, pagar pada penjuru rumah, dibacakan Norokiah, pagar pada sekeliling rumah. Kalau kita pergi rumah pesakit yang ada gangguan, lazimnya kita akan minta pesakit tu, tak, dia kata ada masalah gangguan rumah, kita minta duduk tengah, duduk ruang tamu tu. Tak, pesakit ke ayah ke mak ke anak ke, maka Allah maksud ni keluar benda pula ni. Apa benda ni? Okey. Maka kita pagarkan dulu. Nak memastikan bahawa tidak ada gangguan pada orang yang duduk dalam rumah. Andai kata kita baca ruqyah. Kita baca ruqyah, tiba-tiba mak dia menjerit. Ada gangguan. Maka kita ruqyahkan mak tu dulu sampai muntah, sampai keluar ataupun sampai baik. Barulah kemudian habis sesi itu kita pagar rumah, kemudian kita suruh buat rawatan susulan. Kerana kebanyakan jin duduk dalam rumah. Kerana apa? Kerana dia nak mengganggu orang yang ada di dalam rumah. Yang kedua, bila kes dalam Farah tak dimasuk rumah baru. Rumah yang lama ditinggalkan memang menjadi adat dan kebiasaan jin duduk di tempat dia. Nabi sebut, ma min baitil muslimin illa wa fi sakfihim minal jinnal muslimin. Tidak ada rumah orang Islam, melainkan pada atap bombor rumah dia ada jin-jin Islam. Maka jin ni, dia tak kacau orang. Tetapi oleh kerana orang masuk, kacau dia, ganggu dia lah. Dia pun tak senang. Maka dia mendatangkan gangguan halu supaya kita tak senang. Kalau jenis gangguan kuat, jawab dia larilah, pergi cari rumah lain. Tetapi kalau kita kuat, kita lawan dia insya-Allah. Kita lawan. Tuan-tuan yang buat pembelian insya-Allah kita postkan esok dan juga hari Senin. Esok ni tengok biasanya hari Ahad ni ada kala kita post, ada kala kita tak post. Tapi lazimnya insya-Allah kita buat pengeposan jugalah. Okey, baik. Jadi untuk kifarah spray rumah. Spray rumah. Dalam bilik boleh spray. Saya dah lama dengan suara, mana tadi saya bangun tidur ada kesan cakar-cakar. Bila kita tidur dan bangun kesan tu ada lebam-lebam, kita kena pastikan dulu. Takut ada miau ke, kucing datang cakar kita. Tetapi hakikatnya dia sangat jarang. Yang biasanya berlaku lebam-lebam ini sebelumnya ada mimpi-mimpi pelik. Biasanya jin yang nak masuk dalam tubuh orang, maka dia datang ke mimpi. Kita mimpi orang tua, kita mimpi orang bunian, kita mimpi orang yang pelik, kita mimpi rumah lama, kita mimpi binatang berbisa, kita mimpi satu keadaan yang mengerikan, kita mimpi ular, kita mimpi anjing, kita mimpi keldai, kita mimpi bayi dan seumpamanya. Dia datang, dia mengganggu roh kita waktu kita tidur. Lama kelamaan dia gigit tubuh kita. Maka kita bangun pagi nampak lebam dekat betih, nampak biru dekat pohon, lepas tu hilang. Kalau lebam disebabkan sakit, maknanya kalau kita lebam ini disebabkan
terkepit lah, orang kata terkepit pintu ke, salah horak ke, tak perasan tadi, maka dia datang, dia tak hilang. Dia datang sampai mana sehari 2-3 hari dia makin hilang lah. Hilang tak ada lagi. Tetapi lebam atau cakaran daripada jin, dia datang kemudian dia hilang. Kemudian 2-3 hari dia datang, dia hilang. Ada juga yang setiap hari. Ada ekstrim, dia kata, Ustaz, saya tiap-tiap malam pukul 4 pagi saya bangun ada lebam dekat betis saya. Lepas tu pagi tu tak ada, lepas subuh hilang. Esok ada pula. Penyakit fizikal, dia tak kenal jam, dia tak tahu waktu. Maka bila dia datang dan kita praktiskan kaedah kesembuhan, mungkin sapu kering dan sebagainya, dah urut sikit dan sebagainya, hak lebam urat sarah tadi tu, maka dia akan makin baik. Tetapi kalau datang daripada jin, dia tak. Dia datang berulang pada waktu yang sama, itu tanda salah satu. Kan itulah budak yang menangis, anak kecil yang menangis, umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan dan sebagainya. Pukul 11 dia menangis, pukul 12 dia berhenti. Pukul 11 dia menangis, pukul 12 dia berhenti. Ada satu anak tu, dia pukul 2 dia akan bangun minta nasi dan minta air. Minta air teh. Air pula air tak nak lain. Minta nasi, ayam, air teh. Nasi, lauk ayam goreng, air teh. Anak dia tu sekolah rendah. Ini key reality. Jadi dia pun tak tahan dah. Mak ni tak tahan dah. Kalau selagi tak bagi mengamuk, tak nak tidur. Mengamuk tak nak tidur. Jadi bila dibacakan ruqyah, ternyata anaknya sakit dan kes sebegini adalah kes saka lah. Cuma kita biasa pada pesakit kita tak cerita anak mocik ni saka, anak kakak ni saka, anak kakak ni sihir, kita tak cerita. Kan itu adat dalam perubatan kita tidak boleh, kerana kadang-kadang pesakit dia bawa balik, maka dia cari ayah mana belejing, mak ke dulu belejing. Ayah awak lah dia salah ke suami belejing. Tuan-tuan datanglah Darus Syifa, tuan-tuan datanglah Darussalam, kita tak akan cerita sakit ni sakit daripada santau, sakit ni sakit daripada sihir, sakit ni daripada saka. Cuma bila tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu sebagaimana saya cerita ni, kita cerita dari sudut susu galuh ilmu. Ya. Jadi kalau kes begini biasanya dia datang daripada saka. Datang daripada saka. Maka orang dulu, tok nenek mak ayah dia, itulah keadaan dia. Pukul 2 pagi dia bangun makan nasi, air teh. Lain tak? Maka jin itu dah sebati. Maka dia tak boleh tinggal. Maka bila dia masuk dalam anak kecil ni tadi, benda yang sama dia akan lalui. Sebab tu tak nak tidur mengamuk selagi tak dapat nasi ayam goreng dan juga air teh tadi. Tak tahan dia. Saya tak ingat dah jauh berapa. Allahumma salli ala Muhammad, saya tak ingat. Dan itulah orang yang bela-bela saka ni, pendampingan ni memang dia ada pantang larang ataupun dia punya pengamalan dia lah. Yang bila mana dia mati, saka tu ganggu pula anak cucu dia, dia akan berulang benda sama. Contohnya orang tu dia mimpi, saya Ustaz selalu mimpi satu rumah buruk dan saya tak tahu benda tu kat mana. Nampak? Apa yang dimimpikan sebenarnya tu? Maksud simbolik di balik mimpi, dia mimpi rumah buruk tu, biasa kan orang yang beramal, dia bela jin, maka dia ada bilik dia. Bilik dia kata anak cucu, mu jangan masuk bilik ni. Bilik aku ni jangan siapa-siapa masuk. Bilik dia tutup elok. Orang tak boleh masuk, orang tak boleh pergi. Maka dia duduk dalam tu, apa dia buat? Dia baca jampi mentera, dia buat amalan-amalan ritual perbomohan. Maka jin itu masuk ke dalam roh, bermimpikan tempat tinggal dia, mengidamkan tempat tinggal itu, dikembalikan. Karena itulah mimpi itu balik kepada keadaan yang sama yang dilalui oleh orang tua dulu, datang balik kepada anak cucu yang diganggu oleh jin saka tu tadi. Clear? Okay, baik. Tuan, dia keluar okay, dia keluar warning sekali lagi. Tak dia keluar dah. Saya ulang dulu pasal produk. Bila kita ada beg kuning, saya tak boleh nak cerita pasal ilmiah straight. Nanti dia banyak kali keluar warning. Jus kurbi, bahan yang kita ada di depan ni adalah ruqyahnya di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia. Siapa pengasasnya? Almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Saya adalah anak murid generasi ke-6. Dan produk tak dikeluarkan oleh persatuan, kerana persatuan adalah NGO, dikeluarkan oleh syarikat Ikhtiar Syifa Sedia Berhad. Maka kita ruqyah bahan ni di pusat rawatan selama 1 minggu dan lebih. Kita hampir 11 tahun di pasaran. Alhamdulillah, puluhan ribu pengguna-pengguna yang sakit gangguan Allah permudahkan kesembuhan. Bila minum, mandi, sapu, dia muntah dan sendawa. Tanda jin keluar daripada tubuh kita adalah muntah. Itu yang paling jelas. Itu yang paling jelas. Yang kemudiannya adalah sendawa berulang-ulang. Jin bila mana kita muntah, tanda jin keluar. Bila mana kita sendawa berulang-ulang, tanda jin tu tak tenang, nak keluar daripada tubuh kita. Sebab itu bila kita ruqyah, kita membaca wa'ahiduka wa unashiduka bima ahada bihi Sulaiman alla tu'dhu ahadan ukhruj ya aduwallah. Kita tepuk pada belakang
belakang dia. Dia pun sendawa. Kenapa? Jin tak tenang. Jin ni angin. Dia bukan makhluk fizikal macam kita. Makhluknya adalah berbentuk angin. Kita pun sebenarnya angin juga. Tuan-tuan ni angin. Saya ni angin juga. Sebab roh. Roh adalah tiupan. Roh adalah nafas. Asalnya kita duduk di alam roh. Kemudian kita pergi ke alam rahim. Lepas 4 bulan. Dah nutfah, alaqah, mudghah tadi. Baru Allah tiup. Allah tiup apa? Allah tiup angin. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Apabila sempurna kejadian, aku tiup roh ke dalam tubuh jasad tu tadi. Maka duduklah kita. Adalah kita. Jadilah kita yang ada pada hari ini. Roh, angin dan juga jasad yang Allah pinjamkan. Bila mati, disebutkan menghembuskan nafas terakhir. Hembuh angin habis dah. Matilah orang itu. Bukan maknanya matinya kehidupan. Tapi berpindah alam. Adapun jasad itu dimakan ulat di mamah usia. Clear? Maka jin ni begitu juga. Bedanya Allah tak bagi jasad pada dia. Maka jin yang jahat tadi, dah oleh kerana perjanjian dengan bomoh, disuruh orang, sama ada melalui santau, sama ada disuruh orang melalui sihir, maka dia datang ganggu tubuh seseorang, masuk dalam tubuh seseorang. Sebab itu bila bomoh, dia baca jampi mentera. Hei, setunggal raya sepaling muka, hoh patah, hoh patahi, hatak murat gatung ais tobat, minta lekat dah, daging minta bekat dengan berkat lelong. Dia tiup. Apa yang ditiupkan? Kenapa bomoh kita tengok selalu meniup-niup? Kerana diarahkan jin itu, hantar, ditolakkan angin tu, pergi dalam tubuh orang sakit. Kenapa datang dekat perawat? Baca pula ayat kursi, baca pula ayat-ayat ruqyah yang menyakitkan jin. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'an inna syajaratadz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butuni kaghlil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Tiup pada betai. Siup balik. Bomoh pun tiup, kita perawat pun tiup juga. Kenapa? Nak hembus jin yang ada dalam tubuh tu, keluar kamu daripada tubuh. Ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah. Clear? Itu ilmu supaya kita faham kita dengan jin. Kan itulah insya-Allah bila kita ada ilmu-ilmu ini, asas dalam kita mengenali jin, rasukan dan pengubatannya, maka kefahaman kita lagi tinggi, keyakinan kita lagi kuat, dan jin itu makin lemah, makin kalah. Sebab itu titik kesembuhan bagi seorang pesakit gangguan. Kalau kita sentiasa mengharapkan perawat balik. Sama ada kerana memang tugas dia tak habis lagi, aku nak ganggu lagi orang ni, tak puas hati lagi. Sebab aku disuruh ganggu sampai dia sakit, sampai dia mati, sampai dia bercerah dan sebagainya. Atau dia dah balik pada bomoh. Bomoh kata, mu jangan surrender. Mugi pula. Tunggu dia 2 minggu lagi, habislah tu dia mandi air ruqyah, mugi pula. Dia pergi pula. Atau bomoh kata pada, tuan dia bayar tak banyak mana pada, balikkan kacau orang lain pula. Mari pula tukar hok sihir. Orang hok hasad dengan kita. Dah, hok madu ke, hok adik-beradik ke, hok kakak, macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang bergaduh harta sama adik-beradik boleh menyebabkan disihirnya adik-beradik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Bila mana orang tu buat balik, maka bomoh buat balik. Kan itulah banyak orang ada gangguan. Bubat, duduk 3-4 minggu jadi balik. Bubat, sebulan 2 bulan jadi balik. Bubat, 5-6 bulan jadi balik. Ada orang tu, masa kita buat seminar rawatan, tak banyak kali lah ceritanya, banyak kali. Tapi saya teringat ada kakak tu, dia menangis-nangis. Bila kita baca ruqyah, dia tumbang. Di masjid Allahumma salli ala Muhammad di BTP, Bandar Tasik Puteri, masa 2 bulan lepas. Dia menangis-nangis. Saya kata, kenapa menangis? Akak tahu akak sakit? Dia kata, Ustaz, saya sakit ni 3 tahun dah saya sembuh. Sehari ni bila dibaca ruqyah ni, saya tumbang, saya sakit balik, saya sedih. Kenapa ada lagi? Ini nak ceritanya. Kerana itulah gangguan. Tidak ada ulama yang menulis tentang penyakit jin. Kesemua menulis tentang gangguan jin. Maka gangguan ni seumpama manusia. Jiran, kita duduk sama jiran sama manusia. Hok tak puas hati dengan kita. Dia ganggu, minggu depan dia jemur kain lepas rumah. Minggu depan dia parking kereta, tutup pagar rumah. Dia ambil tong sampah kita dan sebagainya. Dia ganggu. Sampai kita dah jauh dengan dia. Ada kali kita dah jauh, dia mari ganggu lagi.
Jadi itulah gangguan jin, maka dibuat kerana tujuan manusia yang jahat suruh ganggu kita. Datang dalam pelbagai bentuk, ada bentuk sihir at-tafriq nak suruh orang bercerai, ada bentuk sihir at-tawalah nak suruh orang tu tunduk, ada bentuk sihir al-junun nak suruh orang tu jadi gila, ada bentuk sihir al-hawatif nak suruh jadi orang tu jadi dengar bisikan, mengarut dan sebagainya sampai jadi anxiety, ketakutan. Ada sihir al-khumul nak suruh orang tu jadi lemah semangat, tak nak bergaul dengan orang, jadi tak nak pergi kerja dan sebagainya. Ada sihir al-marad, sihir yang bentuknya penyakit seperti penyakit fizikal tapi dibawa oleh jin. Ada sihir macam-macam. Ada lebih daripada 12 ulama mengkelaskan sihir-sihir yang datang itu, maka setiap sihir itu tujuannya nak suruh orang tu sakit. Ada pula santau, maka santau itu tak lain tak bukan, dia bukan nak suruh orang tu sakit, penghujungnya dia nak suruh orang tu mati. Penghujung kepada santau ni dia nak suruh orang tu mati. Kerana itulah santau itu bukan bahan yang murah dan bukan dibuat dengan cara yang mudah. Diguna ulat bulu mati berangan, digunakan kaca, digunakan bisa binatang, digunakan rambut, kuku, bulu kemaluan dan sebagainya. Bahan-bahan yang kotor belaka dipertapa dalam tempoh yang lama, lalu sama ada ditiup atau diletakkan pada makanan atau dipercikkan kepada orang yang ditujukan. Maka yang Malaysia ni paling banyak dia guna makan. Maka kena pada orang duk makan ni, maka sakitlah dia. Tubuh sihat jadi macam kurus, jadi hitam, jadi tak bermayur, tak boleh nak makan dan sebagainya. Jadi seperti orang penyakit, kalau macam kita kata penyakit TB lah. Keadaan dia lebih kurang tu. Ya, tapi jangan kita tengok orang gitu mu ni kena santau ke. Jangan kita kata begitu kan. Tapi tanda-tandanya. Sekejap saya tengok komen. Jadi Violet tadi kena cakar-cakar ni, kalau boleh ambil minyak bidara ni, nak tidur sapu, kemudian ambil mandian ni mandi. Kemudian ambil mandian ni mandi. Kalau ada sendawa, muntah dan sebagainya, baru boleh topak jus kurbi lah untuk minum. Kalau nak ambil mandi ada juga jus kurbi pun saya sangat-sangat galakkan. Tetapi bila kita nak tidur malam ni, jin mengganggu, kadang-kadang dia tak ada lagi dalam tubuh. Cuma cobaan dia untuk masuk dalam tubuh. Puan Syamsiah, ya betul, terima kasih sama-sama. Saya mengalami gatal. Mana ni tadi? Saya mengalami gatal-gatal badan bila semayang, gatal-gatal semakin kuat. Gatal-gatal ni bila nak semayang, gatal-gatal bila nak baca Quran ni jin. Lazimnya jin. Kita baca ruqyah kepada orang sakit ada gangguan jin, kita baca dia duk garu habis tu buda. Gatal. Jin. Memang jin dia jadi gitu. Allahumma salli ala Muhammad dan order 3 botol minyak bidara. Terima kasih puan. Alhamdulillah guna sejak awal tahun. Terima kasih tak sama-sama Puan Miss. Mudah-mudahan Allah permudahkan kesembuhan. Syifa la yughadiru sakama wala alama. Saya doakan kepada semua tuan-tuan yang beri ikhtiar dari jalan yang benar, tuan-tuan yang beli produk Ikhtiar Syifa, mudah-mudahan sumbangannya kepada Pusat Rawatan Islam Darussalam, mudah-mudahan kebaikan itu terus Allah alirkan kepada orang yang membeli dengan kesembuhan. Allahumma rabban nas idhabal ba'si wishfi anta syafi la shifaa illa shifaak shifaan la yughadiru sakama wala alama. Doa yang Nabi pesan, doa yang jelas sahih daripada Nabi ni, bacalah selalu, kesembuhan yang tidak ada lagi sakit selepasnya. Kerana itulah ending yang kita minta. Kerana kita selalu sakit, mari pula sakit A, mari pula sakit B, mari pula sakit C, bulan sakit, minggu ni sembuh, minggu depan mari, sebab tu Nabi pesan, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadir saqama shifaan la yughadir saqama. Kesembuhan yang tidak ada lagi sakit selepasnya. Saya ambil hujung tu. Ustaz, lepas pakai sabun bidara ni saya jadi pemarah. Bukan tuan yang marah, jin yang ada dalam tubuh tu yang marah. Tak puas hati dia. Ada orang banyak sangat, dia pakai tu, dia mimpi nenek tua marah kat dia. Ada orang dia tengok jus kurbi dia minum, terus merah muka. Ada kes di hospital, pengguna anak tu dia beli, dia sapu minyak dekat ayah dia. Ayah dia biasa pejam mata letih, duduk kat hospital sakit. Celik mata tu luah, dia kata. Celik tengok tu macam nak marah yang teramat sangat. Kenapa? Kerana tidak ada jin yang suka bila mana kita ruqyahkan tubuh kita. Kerana ruqyah itu menyihatkan tubuh kita, tapi realitinya menyakitkan jin yang ada dalam tubuh. Kita lawan, kita teruskan. Apakah? Dia akan hilang. Kadang-kadang dia antara tindak balas bila kita guna bahan ruqyah ini, minggu ni dia begini,
Minggu depan dia lain pula. Minggu depan lagi sekali dia lain pula. Sapalah kita sendawa-sendawa sampai kita muntah, habislah dia. InsyaAllah. Kan itulah sama juga di pusat rawatan. Bila orang datang berubat, kita minta puan minggu ni dia balik mandi habis. Kita suruh mari pula minggu depan. Minggu depan mari dia muntah-muntah, kita suruh mari lagi sekali. Sampailah kita baca pada satu hari tu tak ada sakit dah. Tu pun kita suruh mari lagi sekali. Mari yang kedua tu tak ada sakit juga. 2 kali mari dah. Tak ada sakit, tak ada pening, tak ada nak muntah, tak ada sedawa. Maka pada kita insya-Allah sembuh. Sebab tu tuan-tuan guna tu begitu juga. Berapa lama masa? Saya tak boleh jamin. Tak ada perawat yang boleh jamin. Tak ada tua umur boleh jamin. Tak ada manusia boleh jamin. Tak ada Nabi pun boleh jamin. Tak ada. Tak ada ulama boleh jamin. Kerana kesembuhan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi pada waktu yang cepat, tapi Allah bagi pada waktu yang tepat. Tepat tu kita tak tahu, tapi ikhtiar kita biar tepat. Maka dengan keyakinan, dengan tawakal kepada Allah, insya-Allah sampai waktunya Allah berikan kesembuhan. Kadang-kadang sakit kita tu kita berubat banyak. Allah dah akad dah, Allah dah akad. Allah tunggu sikit lagi. Aku nak akad habis. Kesembuhan ni tidak ada lagi sakit. Jadi tuan-tuan ikhtiar. Jangan sekali-sekali berubat dengan jalan yang salah. Nanti tak explain pasal Farah tadi sebab pindah rumah ke sebab lain, sebab Farah keluar tadi. Ustaz nak tanya makan set semua tu jadi shaking kesan dari kita minum mandi sapu ke? Ya. Biasa peringkat awal kita minum ni 2-3 kali, kadang-kadang dia jadi begitulah. Ya. Okey. Oh, saya tak ni. Alamak. Ini aktiviti dia kata produk ni tak bergerak. Okey tuan-tuan. Jus kurbi. Sekejap saya kena cerita produk ni. 2-3 kali dah dia keluar. So jus kurbi ni tuan-tuan minum pada waktu pagi. Tak, minum geram betul saya dengan TikTok ni. Kita nak cerita ilmu agama, kita nak cerita huraian bagi orang pandai, tapi dia sejuk lah. Tak boleh lari lah sebab kita letak back ni. 3 kali dia keluar ni, dia akan endkan live saya selama dalam 5 minit lagi. Jadi saya harapnya dia tak end aku. Okay, so jus kurbi ni tuan-tuan minum. Tuan-tuan klik-klik sikit back kuning tu. Klik. Nak beli, tak nak beli pun insya-Allah add ke kad ke biar nampak ada aktiviti. Sebab dia kata inactivity, tak ada aktiviti. Jus kurbi ni kita minum pada waktu pagi, kita minum pada waktu petang dan minum pada waktu malam. Nak tidur malam. Minyak bidara kita minum pula dah. Minyak bidara Dr. Aceh TikTok punya ni. Aduh lah ya Allah. Terabur. Minyak bidara, Allahumma salli ala Muhammad, kita sapu nak tidur malam. Waktu utama kita bagi prioriti bila kita nak guna sapu pada waktu malam, sapu pada waktu petang. Tambahan nak sapu pada waktu pagi sangat digalakkan. Mandian kita mandi pada waktu petang, sekali sehari cukup lah. Kalau nak tambah untuk mandi pagi boleh, malam nak tidur tak payah mandi. Kalau nak sapu dekat nak tidur adalah kita guna minyak bidara dan kita guna jus kurbi. Boleh? Nanti staff saya tengok hari Isnin ni bising dia, bahagian marketing dia kata baru ni kena warning dah selalu banyak kali dah. Okey baik. So sabun bidara sapu seluruh tubuh, mandi. Sama juga sabun dengan mandian ni, kalau kita ada gatal, kalau kita ada eczema, kalau kita ada kenan, kalau kita ada kulit, alergi dan sebagainya, ambil sabun bidara. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, amal spray kita guna untuk pagar rumah. Farah tadi guna untuk amal rumah. Boleh jadi kerana rumah baru Farah. Tadi saya ulang balik kerana rumah baru. Biasalah mana-mana rumah baru pun kalau kita masuk ada gangguan tadi menunjukkan rumah tu lama ditinggalkan, mungkin ada jin menepap. Lagi-lagi kadang-kadang minta maaf saya sebut, kalau kita beli rumah tu sebelumnya adalah orang non-Muslim, Cina, India, dia ada pakai kemenyan dia dan sebagainya, memang adalah jin-jin yang bersama tu. Kita tak salahkan dia lah, itu dia agama dia, tapi kita kembali kepada agama kita. Maka dalam rumah antara amal lain ada gangguan rumah, pasang ayat surah Al-Baqarah berterusan, pasang berulang-ulang dan gunalah amal seperti ini insya-Allah. Langsung tuan, saya hari ni pakai, esok malah pulak mau pakai. Memanglah ada orang dia beli ni. Tak, dia telefon. Dia hubungi saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni ada gangguan. Saya guna dah produk Ustaz." Dia kata, "Tapi tahulah," dia kata, "saya guna tu saya muntah lah, lepas tu rasa ada banyak lagi." Saya kata, "Puan guna buat macam mana? Berapa hari?" Dia kata, "Saya guna 2 kali." Kata, "Kenapa guna 2 kali?" Dia kata, "Tak tahulah Ustaz. Rasa tak tahu," dia kata. "Macam tak nak guna." Jadi gini, jin, orang yang ada dalam tubuhnya jin, gangguan tu sakit, Allah uji kita dengan gangguan jin, memanglah kita nak pergi berubat, dia jadi malah. Kita tengok ubat, tuan-tuan tengok ubat ni, rawatan ikhtiar syifa ni, tuan-tuan dah dengar, tuan-tuan dah yakin, tapi dia jadi tak yakin, dia jadi malah. Satu hal, bila nak beli, dah sampai rumah pula dah beli dah, malah nak guna pula. Malah nak guna, dia jadi letih. Ada orang mari pejabat ikhtiar syifa, banyak. Hok mari, dia kata, "Ustaz, saya pukul 3 sapa." Kejap, "Ustaz, saya pukul 4 sapa." "Ustaz, tunggu saya, Ustaz, pukul 5 saya sapa." Maghrib. Saya kata, "Kenapa pun? Kita orang dah balik."
Tak tahulah Ustaz, saya sesak banyak kali, berpusing-pusing, saya rasa fikiran saya tak betul. Tang ni, nampak bagaimana jin mengganggu emosi. Ada orang mari duduk tangga masa kita di pejabat Amaniah atas tabung haji di komplek Amaniah lama dulu. Dia duduk tangga lama. Kebetulan saya naik, tersempuk dengan saya sendiri lah. Saya tanya puan nak mana, saya nak ke tu pejabat kita Syifa. Kata kenapa tak naik? Dia kata tak tahulah Ustaz, saya rasa berdebar, saya selalu semangat, saya nak balik dah. Kata puan, sabar banyak-banyak naik ke atas. Memanglah orang yang ada gangguan ini bila sampai je tempat rawatan dia jadi lembek, dia jadi letih, dia jadi malas dan sebagainya. Samalah juga nak guna sesuatu bahan yang dibacakan dengan ruqyah. Adapun bahan yang tidak dibaca dengan ruqyah tak ada apa bagi jin. Tuan-tuan ambil mandi biara biasa tuan mandi, tak ada apa pun sebab tidak menyakitkan. Tetapi bagi orang yang ada gangguan jin, maka sakit yang teramat. Maka dia tak tahan, dia tak mau. Jin kata jangan mandi, jangan minum, jangan sapu. Sama ada dia buat kita lupa. Sebab tu saya selalu cakap, kalau kita beli untuk pasangan, kita beli untuk isteri, kita beli untuk suami, kena monitor tanya. Ayang mandi dah hari ni? Lupa. Seminggu lupa. Kalau mandi seminggu sekali, macam mana jin tu nak sakit? Macam mana jin tu nak luka? Kan itulah kalau tuan-tuan datang pusat rawatan pun, maka kita perawatkan besar pun kena balik mandi hari-hari. Kalau mandi seminggu sekali, ubat yang kita kena minum seminggu berturut-turut, antibiotik dan sebagainya, kita minum seminggu sekali, mana boleh tak jadi ubat? Kerana dia kena dibuat secara berterusan supaya jin itu sakit dan luka. Okey, saya cerita pasal produk boleh? Saya cerita pasal produk sekali lagi. Serabut betul lah TikTok ni, duduk keluar dia punya notis dekat saya tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dalam banyak-banyak ni, kalau tuan-tuan tak pernah minum jus kurbi, ambillah jus kurbi ni. Jus kurbi ni tak ada di tempat lain. Mandian bidara mungkin tuan-tuan jumpa. Minyak bidara mungkin tuan-tuan jumpa. Sebab dia nak buat, dia tak susah. Tapi jus kurbi yang bermula daripada daun yang kita petik. Kita semua daun kita petik sendiri. Limau kita beli yang piuk. Nak petik daun bidara tu pun habis dengan berduri dengan luka dan sebagainya. Kita turun sekali, 4 orang sekali turun petik. Kemudian tuan-tuan, kita buat dengan kurma ajwah, kerana kita ambil sandaran Nabi sebut supaya amal kurma ajwah tiap-tiap pagi. Kita ambil buah tin yang ada disebut dalam Al-Quran dan banyak kelebihan dia. Allah bersumpah dengannya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Allah bersumpah dengan surah At-Tin. Dalam ni tak ada gula walaupun sebiji. Tuan-tuan minum rasa manis, rasa biji-biji kurma buah tin, tapi tak ada gula walaupun sebiji. Wallahi wa tallahi wa billahi, tak pernah kita beli gula untuk buat jus kurbi selama 6 tahun ke 5 tahun lebih kurang pembuatan. Kenapa? Manis dia hanya daripada kurma. Itu pun manis. Sebab tu kita pesan kepada orang kecil manis, ambil sikit dulu. Sebab walaupun dia bukan manis gula, dia bukan manis stevia, semua tak ada, manis buah kurma, tapi dia tetap manis. Kalau orang ada kecil manis, kena ikut kadar lah. Jadi tuan-tuan minum 1 sudu pagi. Minum, kemudian minum air segala. Ustaz, suami saya payah kalau nak minum gini Ustaz. Saya takut dia perang saka lah dekat saya. Dia saka buruk dan sebagainya. Okey, baik. Ambil dalam air. Letak dalam air. Buat air Milo ke air Wiko ke air coklat ke apa. Tuan jus kurbi ni kacau. Ustaz, kalau dia ni payah nak minum Ustaz, kalau makan boleh tak? Boleh. Tapi yang selesai dimasak. Bukan sebelum nak tumis bawang tu kita masak jus kurbi ni. Dah sudah dah nak idam dah capur jus kurbi tu bagi minum. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, Allah memakbulkan niat dan hajat kita insyaAllah ya. Jadi ambil jus kurbi ni. Jus kurbi ni harga dia tuan-tuan mungkin dapat 69, bawah 69. Lama dah. Lama dah. Ustaz, kalau pakai bidara ni bomoh tahu juga. Tuan-tuan tengok kadang-kadang ada dalam live saya ni, ada orang dia datang marah. Kita boleh kenal dah, kita tak layan pun. Dia datang marah, makin hamun dia. Baru ni saya ada 2 kali. Jin ni dia tak suka. Jin dia tak suka. Kebetulan bomoh tu buat live. Tak sukalah dia. Angin lah bomoh tu tengok. Memang dia tahu. Bahkan ketika mana tuan-tuan nak beli, jin tu pun tahu dah. Jin ni dia tahu mana dirukyahkan, mana yang tidak dirukyahkan. Saya bukanlah orang kata nak psycho. Tetapi jin ni, kalau katalah tuan-tuan beli di pasar raya lah, pergi kedai ruci, ada jual minyak bidara RM10. Tuan-tuan pun rasa bagus ni, dia tulis untuk penyakit, untuk batu, sakit-sakit sihir, gangguan jin. Tuan-tuan beli jin, tak ada apa tu pun, tak rasa apa pun. Sebab ia menyakitkan. Saya ingatkan, menyakitkan. Bukan minyak, bukan sabun, bukan gel mandi, bukan daun. Tak. Memanglah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menjadi asbab musabab itu adalah ruqyah yang dibacakan. Maka ketika mana kita pergi berubat dengan seorang ustaz, dia tak mandi dengan daun, dia tak mandi dengan air lagi, tapi dia baca ruqyah je, menggigil tubuh kita. Malam semalam bila dia buat Yasin dan Yasin Mubin oleh kumpulan perawat kita di Darussalam, maka ada seorang pesakit tu, dia kata, Ustaz, saya letak air, saya muntah darah. Ada gambar, tapi saya tak boleh kot nak tunjuk gambar-gambar begitu. Saya jarang pun tunjuk gambar pesakit ke tunjuk gambar ni. Testimoni pun walaupun kita ada beribu-ribu, tapi tuan-tuan guna dan insya-Allah lah akan rasa kebaikan dia. Kalau ada jin, keluar jin tu.
Kalau hok sakit fizikal, tidak semangat, lemah letih, insya-Allah makin bertambah baik. Betul Z, betul santau ni batuk berdarah, tempat tidur jadi gatal, seluruh badan jadi gatal. Betul, santau. Kerana biasanya santau yang menyebabkan kita gatal-gatal badan itu di dalam antak ataupun ibu santau itu ada menggunakan miang buluh. Kaca, digunakan kaca lampu Kalimantan. Bahan-bahan itu menyebabkan kita gatal miang tubuh kita. Jadi ambil lah. Yang kena santau ni, siapa yang pernah kena santau, cuba je Scorby ni. Cuba je sebotol tu, insya-Allah berbaloi. Tuan-tuan akan rasa lah. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada komen lagi bawah, saya tak perasan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ikhtiar sabun bidara dah beli untuk seluruh badan gatal. InsyaAllah ya. Nanti tuan ke puan Z, saya ikhtiar dah beli, dah pakai ke? Macam mana kesan dia? Kalau dah pakai beberapa hari dan sebagainya, bolehlah kongsikan insya-Allah. Tak apa. Dia ada orang ni dia pakai 2-3 hari sembuh. Ada orang dia pakai 2-3 minggu sembuh. Ada orang dia pakai 2-3 bulan baru sembuh. Tak sama tuan-tuan. Berapa lama tuan-tuan sakit, itu di antara indikator ataupun faktornya juga. Kerana makin lama jin duduk dalam tubuh, makin kuat dia, makin ramai dia, makin bijak dia, makin hebat dia, makin degil dia. Tuan-tuan, dalam live ni ada harga promosi. Saya pukul 12 saya endkan live lah ya. Pukul 12 cukup lama dah tu malam ni. Saya tak try lagi 2 jam. Allah Rabbi, tak tahulah rasa. Bini panggil balik tadi. Tapi biasanya saya live 1 jam. Malam ni saya buat awal pukul 10 tadi. Jadi pukul 10.30 tadi, jadi pukul 12 kita berhenti sejam setengah insya-Allah. Habis saya punya live ni, harga dia jadi mahal. Jadi tuan-tuan ambil waktu saya tengah live ni insya-Allah ya. Korbanlah RM60, ikutlah. Tak nak beli jus Scorby 60, ambil sabun 30, mandian 30. Cuba dulu biar ada perubahan pada diri insya-Allah. Farah nak order spray dengan mandian. Boleh order Farah ya. Farah dekat je ke duduk mana sekarang? Assalamualaikum Ustaz. Saya ni sakit, bila dah pulih dia datang balik. Ya. Itulah gangguan jin. Sakit, bila dah pulih dia datang balik ke? Boleh datang balik. Kerana jin ni makhluk yang hidup sebagaimana saya sebut tadi. Oleh kerana kita dah sihat, dia pun dah sihat dah. Dia sakit tu, bila mana kita rukiah dia, kita rawat dia sakit lah. Luka, panas, cabut kaki, celiuh, patah dan sebagainya. Bila keluar daripada tubuh kita lama, dia pun duk main gym balik. Beri suap pagi-pagi, jogging. Pagi tak petang tadi beri suap dengan anak-anak, jogging apa semua, sihat dah dia tu. Maka dia datang balik. 90% saya kata orang gangguan datang 2 minggu jadi balik, 3 minggu, 3 bulan jadi balik, 8 bulan jadi balik, 3 tahun sembuh dah jadi balik. Kerana jin itu boleh hadir semua. Sama ada dapat arahan baru daripada bomoh, atau bomoh tu dapat arahan baru daripada tukar sihir, ataupun jin saka yang lama telah hilang, maka dia cuba nak mengganggu balik. Selagi mana dia boleh sambung rantaian, dia cuba sambung. Begitu. Ustaz, masa nak spray tu kena baca ayat kursi ke? Bila kita nak guna amal spray, ni takut dia keluar pula warning. Tuan-tuan baca bismillah, selawat 3 kul, ayat kursi. Bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul spray. Spray cukup. Hot comelnya azan dulu. Nak azan sendiri boleh. Nak suruh anak azan, suami azan pun boleh. Letak tapak tangan pada dinding. Niat, ya Allah, lawangan azan itu memagar seluruh kediaman rumahku ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dengan nyaring. Lepas tu Al-Fatihah, ayat kursi, tahu pada tubuh 3 kur pada tubuh. Lepas tu spray bismillah. Ulang ayat kursi. Nak baca doa, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi dar wa a'udzubika min syarri hadhihi dar. Ya Allah, memberikan kebaikan ke atas kediamanku ini, menjauhkan, melindungkan aku daripada kejahatan dalam rumahku ini. Ya, insya-Allah. Ustaz nak tanya, betul ke orang kalau dah darah keturunan ulama selalu kena gangguan? Tak ada pun nas yang mengatakan darah keturunan ulama kena gangguan. Molek lah kalau darah keturunan ulama, darah keturunan Tok Guru Pondok, darah keturunan orang alim. Kita nak bapanya kena gangguan? Tidak. Kok darah orang jahil tu banyak kena gangguan. Cuma yang paling banyak gangguan kalau saka adalah daripada keturunan mak ayah, datuk nenek yang beramal. Begitu. Dia tak ada tak ada, insya-Allah. Sebab itulah kalau kita ni sakit gangguan, sama ada sihir ataupun saka, tuan-tuan berubat sampai kita ni sembuh. Bila dah sembuh, jin tu tak datang lagi. Begini, jin ni bila katalah kita melalui, tuan-tuan minum mandi, minum air ruqyah, saya kena pusing-pusing lah dia nanti dia keluar ni. Dia kata ini aktiviti. Apalah punya TikTok ni, orang duk cakap buih mulut-mulut. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad.
macam kita bila buat produk ni kan, dia selalu duk keluar tu jadi sold out kosong tu. Kena buat produk baru, dia tulis black magic. Bila pula kita jadi tok bomohnya, kita jadi perawak. Tapi nak warna TikTok dia jahil, biar dia lah. Baik, tuan-tuan, kat mana kita cerita tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Pasal apa tadi? Bila jin tu keluar daripada tubuh, kita mandi, kita minum, kita sapu, kita sendawa keluar daripada. Waktu dia keluar 4-5 hari, seminggu, 2 minggu, tubuh kita ni masih ada laluan dia. Dia tahu celah mana dia nak masuk. Perompok, penyamu yang masuk dalam tubuh, dalam rumah orang, maka dia tahu dulu dia masuk pintu mana, dulu dia masuk ikut celah tingkat mana, dulu dia buka pintu bumbung mana, dia tahu. Jin begitu juga. Sebab itulah ada setengah istilah perawat, dia sebut awak ni ada laluan dia, awak ni ada sarang dia. Betul lah, dari sudut istilah dia nak menggambarkan keadaan jin itu, mana dia masuk dan mana dia akan keluar, mana dia keluar dan mana dia akan masuk balik. Sebab itu bila kita diruqyahkan, kita dah baik, kita dah sendawa, dah muntah, maka jin keluar. Makin lama jin tak boleh masuk dalam tubuh kita, maka laluan tu makin tertutup. Kerana itu kita kena istiqamah. Mandi, minum, sapu. Mandi, minum, sapu. Tuan-tuan buat tiga niat saya ada, kita tak banyak ikhtiar syifa ni. Tapi kita nak orang tu sembuh cukup. Bila tuan-tuan buat, maka jin tu nak mari, dah. Katalah kita mandi seminggu, habis kita berasa sembuh. Tak payah dah lah, ada habis sebulan. Tapi jin tu standby. Maka 2 minggu lagi, dah sebulan lagi dia mari pula. Kita tak ada dah pendinding, maka dia masuk balik. Sebab itulah kita pakai tu, bila dah sembuh, kita ulang lagi pakai. Dia mari minggu depan tak boleh masuk. Mari bulan depan tak boleh masuk. Mari 6 bulan lagi tak boleh masuk. Mari setahun lagi. Oh, tak boleh masuk dalam tubuh ni. Dia pun surrender lah. Kita pun begitu juga. Kita berubah. Banyak kali tak jadi-jadi. Kita pun surrender. Maka jin dia cuba berkali-kali tak jadi, dia pun surrender. Tubuh kita, laluan dia, sarang dia, habis hilang, hancur dah. Ada pintu dia nak masuk, tak ada belakang dah. Maka disitulah syifa alla yughadir sakaman wala alama. Dari sudut asbabnya kesembuhan yang tidak ada lagi sakit selepasnya, jin keluar selama-lama, tak mari dah dalam tubuh, insya-Allah. Tuan-tuan, Allah uji dengan gangguan ni, tak kisahlah perawat mana ke, kita Darussalam sendiri pun, di Darussyifa sendiri pun ada pesakit 8 tahun berubat, tuan-tuan tak berhenti. Allah tak izinkan kesembuhan lagi pada dia. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Kita nak kata apa? Allah sayang dekat dia. Allah uji dia dalam tempoh yang panjang. Sebab itu bila kita sakit, redha ke atas Allah, Allah redha ke atas kita. Ya? Tapi redha tidak menafi. Tak apalah Ustaz, saya redha lah Ustaz, saya tak payah pergi berubat, saya tak boleh beli produk. Tak boleh. Allah suruh kita usaha. Allah suruh kita usaha. Cuma hati tu kena dijaga. Jangan jadi melawan qada-qadar Allah pula. Saya pengguna set Puanika. Mula pakai sebab kulit gatal, dah pulih berapa bulan ianya datang balik. Puan cuba pakai balik. Biasanya dia pulih sebagaimana saya sebut tadi tu. Dia pulih, lepas tu dia mari pula. Dia mari pula. Jadi kita pakai. Sebab itulah pakai ni. Tuan-tuan, saya banyak kali saya duduklah konsisten selama 10 hari ni. Jumpalah saya. Tapi saya tak sempat nak pergi scroll nak tengok balik. Ustaz, saya 6 tahun guna ikhtiar syifa. Baru ni apa dah, Puan Aminah kan nama dia Ustaz, saya 9 tahun istiqamah dengan ikhtiar syifa. Kita ramai tuan-tuan, kita ramai. Kita dalam kalau tengok dalam homepage tu, kita punya pengguna yang repeat order tu berapa ribu orang, saya tak tahu dah. Dia memang repeat. Jadi tuan-tuan, kita kena faham. Sebab itu nak sembuh ni datang dengan kefahaman. Kalau kita tak faham, maka kita ikut je lah apa orang buat. Tok Bomoh kata makan ubat ni, kita makan ubat ni. Tok kata kita tak faham, betul ke ubat ni. Tapi kalau kita ada kefahaman, insya-Allah kita boleh nilai macam mana proses kesembuhan itu berlaku, dan bagaimana titik sembuhnya akan bermula. Jadi sebab itulah bila dia datang balik, guna balik. Kemudian guna dalam satu tempoh yang panjang. Tuan-tuan guna ni mula-mula je guna banyak. Ambil jus kerubi, ambil sabun, ambil minyak ni, set nombor 1 ni. Kalau boleh ambil set nombor 1 ni. Mula-mula. Lepas daripada tu 2-3 bulan nampak dah okey, tak apa. Mandi dengan minum cukup. Lepas daripada tu mandi saja tak apa. Minum. Tak perlu 3 kali sehari dah. Hari ni mandi, esok minum, esok sapu, hari ni mandi, esok minum, lepas tak apa dah, selang-seli dah. Sebab jin tak ada dah dalam tubuh. Maka dia nak mari tu berat, dia nak masuk balik dalam tubuh. Maka kelamaan dia tak boleh masuk dalam tubuh. Ikat awal ni gunalah 3 dalam 1. Buatlah 3 kali sehari. Guna dalam 3 dalam 1, 3 kali sehari. Kita buat kerana nak suruh lebih cepat. Dia sakit, dia luka, dia keluar. Dia sakit, dia luka, dia keluar. Bila kita dah baik, insya-Allah selang-seli pun tak apa dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk semua tuan-tuan. Terima kasih untuk semua yang buat pembelian. Saya ucap terima kasih banyak-banyak yang menonton,
yang add tukar, yang view produk. Tak apa, tengok-tengok dulu, lepas ni boleh tengok lagi insya-Allah. Mungkin tak tergerak hati lagi, mungkin tak cuba lagi, mungkin tak sakit nak cuba pada orang lain dan sebagainya, tak ada masalah. Saya ikhtiar untuk sembuh. Betul sayang, Allah sayang kat kita, ya. Kerana kita sakit itulah kita banyak ingat Tuhan. Tengok agama kenal juga benda-benda begini, banyak beramal. Ustaz kata baca Yasin, kita baca Yasin. Ustaz kata baca zikir, kita baca zikir. Tanda Allah sayang kepada kita, ya. Ustaz, saya bila tidur benda tu duk mentera, kemudian terjaga Ustaz tengah malam. Biar dia. Puan spray tu puan spray dulu macam saya cakap tadi. Puan Syamsiah spray dulu. Kalau mandi limau kau Ustaz, lepas tu ada kesan-kesan merah. Lepas mandi limau tu kenapa? Biasanya dia tindak balas dengan tubuh badan kita kalau kita ada bahan santau dalam tubuh. Selalunya bagi kita pesakit santau. Tapi kalau nak tengok kesan lain, cuba guna yang lain pula. Kalau kita mandi limau tak kena, tak ngam, ambil mandi dengan sabun bidara pula. Boleh cuba. Guna minyak bidara, saya dah guna, ada benda berjalan dalam darah. Ya, sebagaimana saya sebut tu lah. Ya. Spray mok spray tu mok guna untuk badan, bila kena spray je. Alhamdulillah kurang juga. Boleh. Ramai orang guna spray tu, dia spray dekat tubuh badan. Cuma saya kata tak ada masalah pun. Cuma bila kita nak promote, nak suruh orang beli ni, tidaklah kita nak suruh orang semua guna untuk badan. Tapi kita galakkan kalau orang tu gangguan. Dia dah mandi, dia dah sapu minyak, dia minum jus. Dia nak kesan hotline pula, dia cuba spray pada tubuh. Boleh, tak ada masalah. Ramai orang buat. Sebab tu saya kata, gini ni tuan-tuan, ada bila kena daun bidara, sakitnya lebih. Ada yang bila kena limau nipis, sakitnya lebih. Ada yang kena bila kena daun purut, limau purut, sakitnya lebih. Ada yang bila kena dengan lada hitam, sakitnya lebih. Maka tak sama. Ada orang kalau ditumbuk tak ada apa. Tapi kalau kena terajan, senak dia, sakit dia. Maknanya dia rasa ni payah nak cerita. Sedap buah durian, sedap lain. Sedap buah rambutan, sedap juga, tapi sedap lain. Sedap buah mangga, sedap juga, tapi sedap lain. Begitu. Sakit ditoreh pun sakit. Sakit ditikam pun sakit. Sakit dicucuk pun sakit. Sakit dikepak, patahkan tangan pun sakit. Jadi sakit yang tak sama. Jadi cubalah pelbagai pagai tu, tak ada masalah. Kerana dia adalah bentuk alamiah. Sepertinya manusia makan roti, kita orang Asia makan nasi bau kenyang. Orang Arab makan roti bau kenyang. Nasi tak kenyang bagi dia, roti bau kenyang bagi dia. Tak sama. Orang Europe makan buah bau kenyang bagi dia. Sebab tu pagi-pagi sarapan dengan buah, malam pun makan buah juga. Jadi tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Saya rasa kita berada di hujung rancangan dah. Tak lama-lama kita sambung pula kalau ada rezeki insya-Allah malam esok. Dan order Puan Salfarina, alhamdulillah saya ucap terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat dan beri kesembuhan. Nak keluar mana-mana spray badan bau wangi. Betul spray tu wangi. Sebab tu tadi persoalan hok ditanya tadi oleh siapa tadi, dia kata Ustaz kenapa saya spray tiba-tiba suami dan anak-anak bau busuk. Sebab tu saya sebut bila kata orang tu bau busuk, lazimnya ada hubung kait dengan gangguan. Sebab spray tu kalau di spray wangi, tuan-tuan ambil spray rumah tu, satu rumah dia akan bau wangi semerbak. Wangi tuan-tuan, kita guna lada hitam dalam spray tu. Lada hitam yang kita pilih tu lada hitam Sarawak. Tuan-tuan tengok kalau jual lada hitam Sarawak tu, bau dia lagi sedap. Ya. Ustaz, terima kasih sama-sama. Ustaz, Ustaz, kalau pokok bidara banyak lalai tanpa bergerak-gerak macam mana tu? Macam mana tu? Pokok bidara banyak lalai tanpa bergerak. Tak ada kaitan, mungkin tak ada angin aku. Ustaz, selalu live pukul berapa? Saya tak tentu, hari pun tidak ada hari tepat. Cuma saya baru 10 hari ni je boleh buat secara kerap. Sebelum ni 3 minggu sekali. Memang Allah Rabbi. Saya nak cuba buat awal sebenarnya. Tapi oleh kerana selalu ada mesyuarat, meeting. Pagi tadi subuh pengisian kepada sekolah dah. Sekolah rendah integrasi Datuk Ismail Kamuh di Selayang, subuh kuliah. Lepas tu hantar anak camp pula di Hulu Yam. Lepas tu balik pula ada program usrah pula. Memang banyak kerja dengan masyarakat. Kita tidak banyak main dengan jin, tetapi amanah yang almarhum Tuan Guru berikan kena disampaikan. Cuma sekarang saya cuba sutun, tak apalah tengah malam. Jadi tengah malam ni, kalau awal pukul 10, kalau lambat pukul 11, lambat lagi pukul 12. Lebih pada pukul 12 nak mula pukul 1 tu jarang dah. Jadi tengoklah pukul 11 gitu, tengoklah insya-Allah. Biasa saya live 1 jam, malam ni 1.5 jam. Staf saya banyak kali dah dia kata Ustaz kena live 2 jam. Saya kata Allah mati golek lah rasa nak cakap 2 jam. Walaupun seronok, tuan-tuan tanya banyak dan sebagainya seronok. Tapi
Itulah kesempatan masa kerana ada rutin-rutin waktu. Esok pagi kena ke Shah Alam pula. Pagi lagi. Ada program di sana insya-Allah. Ustaz, saya dah ada jus kurbi. Terima kasih masuk ni tak tahu berapa botol dah. Nanti kalau kita dah ambil jus kurbi, Allahumma salli ala Muhammad, minyak pun pakai, mandian pun pakai dua-dua untuk kombinasi, dan kita nak test supaya jin tu rasa lebih piuh pun belok dah. Rasa lebih sakit, pakai belaka tu. Sebab jus kurbi minum banyak dah, kena ambil juga orang lain. Pakai belaka dulu dan beramal. Beramal ada masa kita ijazahkan amalan-amalan ke insya-Allah. Tuan-tuan, bila beramal tu, soalan daripada siapa ni? Rizal. Semua dah beli. Kalau kita beramal apa-apa ayat Puan Rizal bila dah mandi, bila dah minum, bila dah sapu, mai rasa nak sendawa, baca ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar bila dia baca, guna jari. Wa man taqillaha yaj'al lahu makhraja warzuq. Guna jari ni tak bukan kira jari. Wa man taqillaha yaj'al lahu makhraja warzuq min haitsu la yahtasib. Wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Lepas sembahyang kau baca selalu tiup pada tapak tangan. Bila kita dah mandi, minum, mari rasa tu tadi, rasa tersangkut je pada dada, dia benda nak keluar. Ayat yang kita baca ni insya-Allah jadi barakah. Baca wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Beza orang biasa dengan perawat ni sama je. Bezanya perawat ni dia kena beramal, istiqamah. Setiap kali baca tiup pada tapak tangan supaya bercahaya. Dia selalu kacau kat ulu hati Sebab tu saya sebut memang kita tepuk ulu hati. Jadi bila mari sesak nafas ni baca 1000 dinar, tolak. Yang tolak ke bawah, tolak ke atas. Tiup. Walaupun tidak sendawa, walaupun tidak muntah, insya-Allah pelan-pelan halus gitu keluar. Amallah insya-Allah. Tuan-tuan kena buat, beramal. Buat kena beramal. Macam tuan Rizal ni dah beli banyak botol dah, berulang kali dah. Insya-Allah akan sampai waktu kesembuhannya tidak lama lagi insya-Allah Ustaz boleh bagi ayat atau surah amalan? Bagi ayat apa tu? Surah amalan tu umum. Amalan apa? Beramal dengan surah Yasin. Orang yang ada gangguan beramal dengan surah Yasin. Ayat kursi 9 wakaf. Tuan-tuan nak bagi amalan ni banyak amalan, tapi kita tidak perlu mencari amalan yang hebat-hebat, sedangkan yang kecil-kecil pun kita tak buat. Bila baca Yasin, ayat jari tu kira di tapak tangan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini ilmu yang diberikan oleh almarhum Tuan Guru Dr. Ismail Kamus kepada perawat. Saya bagilah kepada pesakit, tuan-tuan yang sakit, Allah uji, tak apa. Baca kira-kira, dia akan habis 2 round sampai sini balik. Yasin supaya bercahaya urat-urat tangan kita ni. Bila baca ayat kursi, amal dengan 9 kali wakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yu'jizuhu ma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tengok tuan-tuan, tengok dalam portal pun banyak ayat kursi 9 wakaf baca, kerana jin sampai pada ayat wala yaudu hifzuhuma dia tak boleh ikut. Beramal. Tuan-tuan, dia keluar warning ni. Okey, so ni jus kurbi, ni bidara. Ni dah bertukar-tukar, ni minyak bidara, ni sabun bidara. Dia kalau kita tak ada beg kuning tak apa, bila ada beg kuning dia keluarlah, dia kata produk tak bergerak lah, produk tak promote lah. Okey, saya hari-hari baca Yasin, alhamdulillah. Tuan-tuan doakan saya juga, Allah bagi kesihatan yang baik, Allah permudahkan kesembuhan, Allah lapangkan masa, murahkan rezeki. Orang yang sakit ni dia lagi hebat beramal daripada perawat. Betul saya cakap. Sakit kuat-kuat tu lagi lah. Ada seorang pesakit tuan-tuan, dia semayang rakaat pertama dia baca Yasin, rakaat kedua dia baca sejadah. Setiap kali semayang. Hebat tuan-tuan. Allah Rabbi. Sampai dia sakit pun kita kata tak, macam mana pun tak apa Ustaz, saya redha. Tak apa, saya cuma datang berubat. Saya datang berubat ni sebab ikhtiar saya yang Allah minta. Tapi saya redha Ustaz. Saya redha orang yang buat atas saya. Saya redha orang sihir saya. Boleh tak kita jadi hati macam tu? Boleh, insya-Allah. Tuan-tuan follow live saya ni insya-Allah. Kerana kita nak menasihati hati. Jangan kita disihir orang, kita sibuk nak sihir orang balik. Kita dibuat orang, kita nak balas dendam orang balik. Itu yang rosak hati tu. Rosak. Jangan. Puan Salfarinah memang dia kacau hati. Kepala saya pun kena juga. Sakit kepala lepas. Ambil minyak bidara dan sapu. Selalu kepala pakai. Tolak. Apalah gitu.
Terima kasih Puan Miss, saya dah guna sejak 2 bulan sejak bulan 2 tahun ni minyak Jeddah Sabah, alhamdulillah. Puan Miss belum pernah guna ke jus kurbi? Cuba jus kurbi ni cuba. Kadang-kadang ramai juga orang yang guna dia selesa dengan sabun, dia tak pernah guna. Bila kita guna tu kita macam sentak dia sikit, lain sikit, insya-Allah dia berubah. Puan Miss kalau dah guna sejak bulan 2 minyak Jeddah Sabah jus kurbi. Biasanya kalau orang sakit gangguan, kita letak mandi ada jus tu. Sebab jus ni dia dalaman. Mandi ni luar. Minyak luar lagi. Tak kena lagi dalam tubuh ni. Inna syaitana yajri mina bani Adam majrad damma. Jin itu berjalan dalam darah anak Adam sebagaimana darah yang mengalir. Ambil jus kurbi 1 sudu besar minum. Pastikan simpan dalam peti ais ni. Goncang Sudah nak minum tu goncang sebab dia pekat bawah sikit tu. Lepas tu minum 1 sudu, minum segelas air. Sapu buat insya-Allah. Okey. Minum jus kurbi ni. Kebanyakan orang yang sakit gangguan, saya akan recommend jus kurbi bila dia minum. Memang akan nampak betternya lah. Sebab tu minum berapa kali sehari? 3 kali sehari. Minum pada waktu pagi sebelum kita ambil sarapan roti canai apa semua ni, lagi kerja pagi-pagi. Kerana Nabi pesan, man tasabbaha bi sab'i samaratin ajwah lam yadurruhu dhalika al-yawm sihrun wala summun. Barang siapa berpagi-pagian mengambil 7 biji kurma ajwah, tidak dimudaratkan dia oleh sihir dan juga racun. Walaupun sihir tu ada lagi, walaupun racun santau tu ada lagi, pada hari yang demikian lam yadurruhu, tidak dimudaratkan dia oleh dia. Maka dia tak boleh buat apa-apa. Insya-Allah lama-lama hilang dah dia selama-lama. Minum pagi, minum petang, minum malam. Kalau tak ada nak minum petang, minum pagi, minum malam. Pokok paling penting untuk jus kurbi, pagi minum selepas subuh, lepas tu minum nak tidur malam. Minyak bidara penting petang, lepas tu nak tidur malam, mandian penting malam. Kalau nak buat semua 3 kali sehari, tak ada masalah. Itu adalah kaedah yang paling baik. Cuma cepat habis sikit. Okey, baik. Ustaz, saya selalu berlebar dan gelisah tu apa? Saya sekira soalan lah. Ada kena baca apa-apa? Tak ada, baca basmalah terus minum. Kalau biasanya kita punya pengguna ni, dia guna sekali 2 dia muntah sendawa tu, saya recommend jus kurbi. Dia minum insya-Allah lagi cepat. Sebab hot dalam tubuh. Baca bismillah terus minum lah. Ustaz selalu berdebar dan gelisah. Baik, di antara tanda gangguan jin adalah datang berdebar-debar gelisah. Waktu mana? Waktu senja dan ke atas. Kalau dia datang berulang-ulang atau berdebar, gelisah atau cemas atau rasa sedih nak menangis seorang-seorang, biasa dia datang selepas asar sehingga ke malam. Maknanya salah satulah, mungkin dia mari dekat maghrib, mungkin dia mari pukul 9, mungkin dia mari pukul 11 malam. Itu di antara tanda-tanda gangguan jin. Pada kerja elok tak ada masalah apa. Itu tanda-tanda gangguan jin. Ada memang disebut menangis, merintih sebelum tidur banyak. Saya tak ada pun nak baca Allahumma salli ala Muhammad. Ni tanda-tanda rasukan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamu. Saya tunjuk sini, nampak? Tu. Apa itu? Nombor 2. Berdebar-debar. Tak mau tidur, berdebar-debar. Jadi kalau tanda gangguan ni, mana-mana kitab bersama je depan saya ni banyak. Kalau bagi dia berdebar dengan dia, macam-macam sedikit gangguan. Puan ambil beg nombor 2 ni. Mandi dan juga minum. Atau mandi dulu pun tak apa. Habis dah ke harga live? Ada lagi. So saya endkan live ni. Habislah dia punya harga promosi. So tuan-tuan boleh completekan payment atau buat order sekarang lah. Buat order sekarang sebelum saya akhirkan live. 3 minit lagi. Pukul 12 ni saya habis. Pukul 12 saya habis. Tuan-tuan, produk Ikhtiar Syifa dibaca dan dirukyahkan di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia. Di Gombak Setia. HQ lah pusat rawatan ni. Diasaskan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pada tahun 2022. Produk kita bermula pada tahun 2005. Dirasmikan oleh almarhum Tuan Guru di Hotel Putra. Hotel Tamu Kuala Lumpur. Jadi 11 tahun dah usia dia. Alhamdulillah. Kita pernah pergi ke TV Hijrah dulu, pernah pergi ke akhbar dulu. Sebelum masa tu saya fokus dengan bidara je. Zaman tu pun TikTok lagi. Kemudian saya dah buat bisnes lain, saya buka hardware. Kemudian saya terlibat dalam construction, ambil lesen kontraktor. Jadi sibuk lah. Itu yang tak dan tu. Lepas tu dengan aktivis masyarakat pun saya banyak terlibat dalam NGO. Jadi memang tak dan. Bukan kerja kita nak main dengan jing 24 jam macam setengah-setengah ustaz buat rawatan dan sebagainya. Tidak sebenarnya. Memang kita tak sempat. Apapun insya-Allah orang buat baik belaka. Cuma sebagaimana disebut, batu ujian yang Allah letakkan pada diri kita tu, kita gebubak, Allah angkat sikit. Kita gebubak, Allah angkat sikit. Mungkin puan-puan cuba dengan Ikhtiar Syifa, Allah angkat sepenuhnya, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi ikhtiarlah. Okey, siapa yang nak buat pembelian boleh completekan payment. Yang tak sempat tak apa. Saya rasa malam esok, saya esok ke Shah Alam, lepas tu malam tu ke sini, lepas tu malam esok ada apa Kali Isnin malam mungkin saya tak ada. Saya buat kadang-kadang tapi tengah malam lah. Kalau kadang-kadang dah habis pukul 11.30 urusan pukul 12 dengan ceramah ke dengan kuliah dengan usurah apa semua. Letih sekarang nak buat pukul 12 tu jadi tak buat.
Tapi tak yang ada ni insya-Allah lah. Okey. So terima kasih pada semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan. Terima kasih Tuan Tom Rostan. Semua tuan-tuan yang buat pembelian, saya tengok banyak dalam ni. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki ke semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada kita semua. Saya akhirkan dengan doa, Allahumma rabban nas idhabal ba'si washfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru sakaman wala alama. Ya Allah, kau memberikan kesembuhan pada kami. Allahumma rabban nas, Tuhan yang memberi kesembuhan. Allahumma rabban nas idhabal ba'si, kau berikan kesembuhan, kau angkatkan kesakitan itu. Ishfi anta syafi, engkau penyembuh, tidak ada yang menyembuhkan. La shifaa illa shifaa, tidak ada yang menyembuhkan melainkan kesembuhan itu datang daripadamu. Shifaan la yughadiru sakaman wala alama, kesembuhan yang tidak ada lagi sakit selepasnya. Kita minta, ya Allah, mu barilah sembuh penyakit ni, mu jangan bawa mari pula penyakit lain. Hilang darah tinggi, mari stroke. Hilang stroke, mari hilang darah tinggi, mari gout. Hilang gout, mari stroke. Kita tak nak begitu. Kita nak Allah bagi sembuh, sihat. Kalau Allah nak angkat umur kita, Allah angkat dalam keadaan orang kata tidak menyusahkan orang lain, ya, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Terima kasih semua. Saya ucap terima kasih buat pembelian, yang menonton, yang like, yang tap skrin, yang follow. Insya-Allah ada rezeki malam esok. Saya esok mula awal ni ramai sikit. Mula ke 12 malam memanglah, tapi tak sempat. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.